Di kem latihan bersama di Tanah Arab yang panas membahang, Kapten wanita dari unit pasukan khas Amerika memandang pegawai pertukaran dari Malaysia itu dengan pandangan menghina sebelum mengumumkan satu pertaruhan di hadapan semua orang. Kalau kau boleh kalahkan aku menembak sasaran 1,000 meter, aku akan kandungkan anak kau. Dia berniat untuk menjadikannya bahan jenaka seluruh kem. Namun, dia tidak tahu bahawa pegawai Malaysia yang pendiam itu adalah seorang penembak handalan dari unit pasukan khas elit Angkatan Tentera Malaysia. Jika anda suka dengan cerita kami selepas menontonnya sehingga tamat, sila tekan butang langgan, suka dan loceng pemberitahuan. Terima kasih. Di bumi di mana mentari merah membara membakar garisan ufuk sehingga bernyala, wap panas yang naik dari landasan kelihatan seperti bayangan maya. Kem latihan antarabangsa gabungan ini sesak dengan bahang dan tekanan daripada tentera pelbagai bangsa dan keturunan. Ini bukan sekadar medan latihan biasa, tetapi sebuah gelanggang di mana para pahlawan terhebat dari seluruh dunia datang untuk menguji kebolehan dan maruah. Ia adalah perang tanpa jasad yang mempertaruhkan kehormatan. Di tengah-tengah para pahlawan ini, yang paling menonjol ialah Kapten Lisa dari unit pasukan khas Tentera Darat Amerika Syarikat. Rambutnya yang perang cerah diikat ekor kuda dengan kemas. Matanya penuh dengan keyakinan yang lebih panas daripada matahari di tengah gurun. Wajahnya yang tajam, otot-ototnya yang pejal hasil latihan keras dan mata birunya yang tidak pernah goyah adalah bukti jam terbang yang telah dilaluinya dalam latihan yang ganas. Lisa bukan sekadar pegawai wanita biasa. Dia boleh menumbangkan askar lelaki yang sasa dengan tangan kosong dengan mudah dan kemahiran menembaknya yang setepat sasaran pada jarak ribuan meter telah menjadi legenda. Namun, keangkuhannya juga tumbuh seiring dengan kemahirannya, terutama sekali terhadap mereka yang dinilainya lebih lemah. Dan radarnya kini telah mengunci sasaran baru, Kapten Aditya, seorang pegawai pertukaran dari Malaysia. Dia sedang sibuk membersihkan peralatannya secara senyap di satu sudut kem. Walaupun badannya tegap, dia kelihatan lebih kecil apabila berada di kalangan orang barat. Sikapnya yang tenang dan wajahnya yang tanpa ekspresi di mata Lisa adalah lambang kelemahan. Askar-askar Amerika yang lain memanggilnya budak Asia muka pucat dan tidak mengendahkannya. Lisa mahu memijaknya di hadapan khalayak ramai untuk menegaskan lagi kehebatannya. Dia meliarkan pandangannya ke sekeliling sebelum menjerit namanya dengan suara yang cukup kuat untuk didengari oleh semua orang di padang latihan. "Hei budak Malaysia, berhenti main macam budak-budak dengan senapang buruk kau tu. Datang sini sekejap." Semua mata serta-merta tertumpu pada Kapten Aditya. Senyuman mengejek terukir di wajah ramai askar Amerika. Aditya berhenti perlahan-lahan dan mengangkat muka. Mata hitamnya tenang seperti tasik yang dalam. Dia tidak berkata apa-apa tetapi berjalan terus ke arah Lisa. Lisa berpeluk tubuh sambil merenung. Aditya dari kepala hingga ke kaki dengan pandangan menghina. "Aku dengar askar negara kau lebih handal gali lubang daripada menembak. Betul ke? Kau bukan tengah gali kubu perlindungan, kan?" Gelak tawa bergema di sekeliling. Kening Aditya berkerut seketika tetapi dia tetap diam. Kesenyapannya membuatkan Lisa semakin berani. Dia mencucuk bahu Aditya dengan jarinya dan berkata dengan nada mengejek, "Muka tak ada perasaan, cakap pun tak pandai. Kau ni patung ke? Ataupun kau terpegun dengan kecantikan aku sampai tak boleh bercakap? Ada urusan apa? Lebih baik cakap terus." Suara garau dan tenang yang pertama kali keluar dari mulut Aditya membuatkan Lisa ketawa terbahak-bahak. "Oh, patung ni boleh bercakap rupanya. Baiklah, aku akan beritahu urusan aku. Aku tak tahan dengan orang lemah yang bernafas di tempat yang sama dengan kami. Buktikan pada aku yang kau layak berada di sini. Macam mana kalau kita bertaruh?" "Bertaruh?" "Ya, bertaruh. Nampak sasaran tu?" Lisa menuding ke arah sasaran yang terletak di atas bukit pasir yang jauh. Jaraknya mungkin hampir 1,000 meter, jauh di luar jangkauan efektif rifle biasa. Wap panas yang terapung di atas pasir membuatkan sasaran itu kelihatan kabur. "Kita akan bertanding menembak sasaran 1,000 meter tu. Setiap orang 5 das tembakan. Siapa markah lebih tinggi, dia menang. Mudah, kan? Kalau aku menang, kau kemas barang dan balik ke negara tempurung kau tu. Pergi buktikan pada dunia yang tempat ni bukan untuk budak mentah macam kau."
Askar-askar Amerika bersorak gembira. Sesiapa pun boleh nampak Lisa mempunyai kelebihan yang sangat besar. Di kem latihan ini, tiada siapa yang dapat menandingi kemahiran menembak jarak jauhnya. Ini adalah satu penghinaan secara terang-terangan yang berselindung di sebalik pertandingan. Tapi kalau aku kalah... Lisa mengangkat dagu Aditya dan merenung tajam ke dalam matanya. Mata birunya bersinar dengan penghinaan dan keterujaan yang aneh sebelum dia mengucapkan ayat yang mengejutkan dengan suara yang lantang dan jelas. Kalau kau boleh kalahkan aku akan kandungkan anak kau. Macam mana? Peluang untuk memiliki tubuh wanita kulit putih yang lelaki Asia macam kau takkan dapat sentuh seumur hidup. Menarik kan? Seketika seluruh padang latihan menjadi sunyi sepi sebelum meletus menjadi gelak tawa dan sorakan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Askar-askar Amerika memegang perut mereka ketawa terbahak-bahak sambil menuding ke arah Aditya. Perkataan kandungkan anak itu sangat provokatif dan menghina. Ia bukan sekadar ejekan biasa, tetapi cubaan untuk menghancurkan maruah seorang lelaki dan kehormatan negaranya. Mereka yakin askar Asia yang kecil ini tidak akan berani menerima cabaran itu. Dan kalaupun dia menerimanya, dia pasti akan kalah dengan memalukan dan menjadi bahan jenaka untuk masa yang lama. Semua mata tertumpu pada Kapten Aditya. Semua menjangkakan wajahnya akan merah padam kerana marah atau pucat lesi kerana malu. Tetapi wajah Aditya tetap tenang. Dia mengabaikan semua pandangan yang mengejek dan menghina sebelum membalas pandangan mata biru Lisa yang menatapnya dengan penuh cabaran. Tiada sebarang emosi terpancar dari mata hitamnya yang pekat. Kesenyapannya bagaikan ketenangan sebelum ribut melanda. Sebenarnya, dia adalah lelaki yang pernah memakai beret hijau dari grup gerak khas GGK Tentera Darat Malaysia. Dia telah melalui latihan yang tidak terkira banyaknya yang mempertaruhkan nyawa. Dia pernah berdepan dengan maut sehingga hatinya ditempa sekeras keluli, tidak kira apa jua keadaan. Baginya cabaran Lisa itu kelihatan naif, seperti anak anjing yang menyalak pada seekor singa. Setuju, jawabnya. Sebaik sahaja jawapan yang tegas tetapi dingin dari Aditya kedengaran, suasana di padang latihan yang tadinya riuh dengan gelak tawa mula berubah. Lisa menunjukkan riak terkejut sedikit dengan reaksi yang tidak dijangka itu. Tetapi kemudian dia tersenyum sinis, seolah-olah melihat seekor rama-rama yang akan terbang ke dalam api dengan sendirinya. Berani juga kau. Baiklah, mari kita mulakan. Aku akan tunjukkan pada semua orang betapa teruknya kau akan hancur. Lisa mengambil rifle penembak tepat model terkininya. Ia adalah senjata canggih yang dibina dengan teknologi tinggi, dari udi gentian karbon, laras yang dibuat dengan teliti dan skop pembesaran tinggi. Sebaliknya, Aditya berjalan ke tempat menembak dengan senapang standardnya yang kelihatan usang dan ringkas. Askar-askar Amerika ketawa kecil melihat senapang itu. Mereka fikir ia adalah lawak jenaka untuk menggunakan senapang usang seperti dari muzium untuk mengalahkan Lisa. Pertandingan bermula. Lisa melepaskan kelima-lima das tembakan dengan pantas seolah-olah ingin menunjuk-nunjuk kemahirannya. Bang, 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 bang. Bunyi tembakan yang nyaring bergema serentak dengan peluru yang meluru tepat ke sasaran. 4 das pertama menembusi bulatan hitam di tengah dan das terakhir menembusi tepat di pusat sasaran. Tembakan yang sempurna. Askar-askar Amerika bersorak memanggil namanya dengan penuh kegilaan. Lisa meniup asap yang keluar dari hujung laras senapangnya dengan selamba, dengan senyuman yang menunjukkan keyakinan akan kemenangannya. Kini giliran Aditya. Dia mengangkat senapangnya yang kelihatan usang itu dan mengambil posisi menembak. Askar-askar Amerika masih ketawa mengejek. Budak Asia tu boleh kena sasaran ke tidak pun tak tahu lagi. Mereka menahan nafas, menanti untuk menyaksikan kekalahan Aditya yang memalukan dan kata-kata pedas Lisa. Aditya memejamkan matanya dengan tenang. Daripada memberi perhatian kepada bunyi bising di sekelilingnya, dia sebaliknya menumpukan pendengarannya kepada alunan angin yang membawa butiran pasir. Dia merasakan kelembapan di udara melalui hujung jarinya dan mengira arah serta kelajuan angin dari arus udara yang menyentuh wajahnya.
Ia adalah rutin yang telah dilakukannya berulang kali, berpuluh ribu, beratus ribu kali semasa latihan kejam seumpama neraka di unit pasukan khasnya. Tubuhnya kini bersatu dengan persekitaran. Dia perlahan-lahan mengawal nafasnya. Tarik nafas, tahan dan pada saat terakhir hembusan nafas, di antara setiap degupan jantung, ada satu detik singkat di mana segalanya terhenti. Dia menanti detik itu seolah-olah seluruh dunia telah berhenti berputar. Suasana penghinaan di sekelilingnya tidak lagi bermakna. Di dalam dunianya sekarang, hanya ada dirinya, senapangnya dan sasaran yang berada 1,000 meter jauhnya. Sunyi. Kesunyian yang luar biasa menyelubungi padang latihan. Walaupun berpuluh-puluh askar berdiri di bawah terik matahari, suasananya senyap sepi seolah-olah hanya Aditya yang tinggal di dunia ini. Semua mata tertumpu pada belakang badannya yang tegap yang sedang menyandarkan senapang usang di bahunya. Senyuman mengejek di wajah askar-askar Amerika masih belum pudar, tetapi ia telah bertukar menjadi riak wajah yang kompleks, campuran antara jangkaan dan keraguan. Lisa masih berpeluk tubuh, cuba mengekalkan senyuman santai, tetapi mata birunya memerhati setiap pergerakan Aditya tanpa berkelip. Ketenangan lelaki Asia ini sedikit sebanyak mengejutkannya, tetapi dia tidak percaya ia boleh diterjemahkan kepada kemahiran. Ini hanyalah lagak terakhir orang yang akan kalah, bisiknya pada diri sendiri. Aditya melihat melalui skop. Sasaran yang berada 1,000 meter jauhnya kelihatan bergetar seperti riak air kerana wap panas dari gurun. Angin kencang yang sentiasa berubah arah menjadikan ramalan trajektori peluru amat sukar. Ini adalah keadaan yang paling teruk. Malah komputer balistik yang paling canggih pun mungkin akan membuat pengiraan yang salah. Lisa sendiri terpaksa bergantung pada pengalaman dan peralatannya yang canggih untuk mengenai sasaran. Jadi, apa yang boleh dilakukan oleh senapang usang itu dan lelaki Asia yang kelihatan biasa ini? Aditya mengalihkan pandangannya dari skop. Dia menumpukan sepenuh perhatiannya untuk merasai persekitaran, arah debu yang berterbangan, goyangan semak kecil di kejauhan dan rasa angin yang menampar wajahnya. Dia bukan mesin. Dia adalah seorang pemburu yang membaca pembolehubah dengan tubuhnya dan bernafas sebagai satu dengan alam semula jadi. Kenangan lalu semasa di unit pasukan khas terlintas di fikirannya. Malam yang tidak terkira banyaknya di mana dia terpaksa menghapuskan sasaran di tengah-tengah persekitaran yang tidak menentu, di dalam hutan tebal atau di kawasan sempadan. Hanya deria makhluk hidup yang dapat merasakan dan meramalkan perubahan kecil yang tidak dapat dikira oleh komputer. Dia mula mengawal nafasnya sekali lagi. Ia adalah teknik pernafasan khas yang telah dilatihnya dengan gigih di unit pasukan khas. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan-lahan dan secara konsisten. Tekanan darah akan stabil, degupan jantung akan perlahan dan getaran kecil di hujung jari akan hilang. Pada saat itu, tubuhnya menjadi tapak senapang yang hidup. Pada saat semua orang menahan nafas, akhirnya bunyi tembakan pertama kedengaran. Dung. Ia adalah bunyi yang garau dan padu, berbeza daripada bunyi nyaring rifle canggih Lisa. Peluru itu meluncur dalam lengkungan, membelah jarak 1,000 meter. Masa seolah-olah terhenti. Kena ke? Atau sekurang-kurangnya dekat dengan sasaran? Ketika seorang askar Amerika hendak membuka mulut untuk mengejek, keputusannya terpapar pada skrin paparan di sebelah sasaran, tepat di tengah. 10 mata. Padang latihan menjadi sunyi sepi seolah-olah dibekukan. Gelak tawa, suara berbual, semuanya hilang. Hanya tinggal bunyi angin yang meniup butiran pasir menggeser telinga. Askar-askar Amerika menggosok mata mereka. Mereka fikir mereka salah lihat. Mesti kebetulan. Nasib baik. Mereka cuba menafikan realiti yang mereka lihat. Senyuman hilang dari wajah Lisa. Mata birunya terbeliak tidak percaya. Bibirnya kering. Hanya satu das. Tetapi berat peluru itu terasa seperti batu seberat 1,000 kilogram. Tembakan tepat adalah matematik dan sains. Memerlukan pengiraan jarak, kelajuan angin, kelembapan, berat peluru dan juga putaran bumi. Tetapi lelaki ini, dengan peralatan paling asas, telah menembusi titik kecil yang berada 1,000 meter jauhnya dengan begitu tepat seolah-olah menembak patung di pesta ria. Ini bukan nasib.
Aditya tidak mengendahkan reaksi terkejut orang di sekelilingnya. Dia mengeluarkan kelongsong peluru dan memasukkan peluru baru dengan pantas seperti mesin. Pergerakannya tiada keraguan atau tindakan yang sia-sia. Ia adalah pergerakan yang semula jadi seperti aliran air yang telah terukir dalam tubuhnya melalui latihan berulang kali. Das kedua. Dum. Tepat di tengah. 10 mata. Das ketiga. Dum. 10 mata. Das keempat. Dum. 10 mata. 4 das tembakan yang berterusan itu bukan sekadar bunyi biasa. Ia adalah bunyi tukul yang sedang menghancurkan keangkuhan askar-askar Amerika. Gelak tawa ejekan telah lama hilang, digantikan dengan rasa terkejut, keliru dan ketakutan yang tidak dapat digambarkan. Mereka tidak dapat memahami apa yang berlaku di hadapan mereka. Akal sihat ketenteraan yang mereka pegang, keyakinan terhadap keunggulan peralatan mereka sedang dihancurkan oleh seorang lelaki Asia. Wajah Lisa pucat lesi. Dia tanpa sedar menggenggam penumbuknya begitu kuat sehingga kukunya menembusi tapak tangannya tanpa rasa sakit. Dia dapat melihat kekalahannya di depan mata, tetapi ia bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah pertandingan yang mempertaruhkan nyawanya sebagai seorang askar dan seluruh maruahnya, tetapi segalanya bakal hancur di tangan lelaki ini. Rasa malu menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi di tengah-tengah abu kehinaan itu, sesuatu yang panas sedang menyala seperti api. Ia adalah kemarahan, cemburu dan rasa hormat yang timbul tanpa disedari. Hanya tinggal 1 das lagi. 4 das peluru Aditya berkumpul di satu titik dalam bulatan 10 mata. Kemenangan sudah dalam genggamannya. Apa yang perlu dilakukannya hanyalah melepaskan tembakan terakhir dengan santai untuk menamatkan pertandingan. Tetapi Aditya tidak berbuat demikian. Dia melaraskan pembesaran skopnya dan mula mengimbas sekeliling sasaran seolah-olah mencari sesuatu. Pandangannya berhenti di sudut kanan atas sasaran, agak jauh dari titik sasaran asal. Di situ, ada kepala paku sebesar kuku digunakan untuk memaku papan sasaran. Ia hanyalah paku lama yang berkarat akibat ditiup angin dan pasir, satu titik kecil yang tidak disedari sesiapa pun. Seorang askar Amerika yang perasan dia sedang membidik ke sana tanpa sedar bergumam, "Gila, takkanlah dia nak tembak paku tu? Dah gila agaknya, mustahil." Suara riuh rendah kedengaran. Menembak sasaran sebesar shilling dari jarak 1000 meter sudah dianggap keajaiban peringkat dewa. Tetapi ini, dia mahu menembak kepala paku yang jauh lebih kecil di tengah-tengah angin yang tidak menentu. Ini bukan lagi dalam lingkungan kemahiran menembak. Ini adalah kegilaan. Beberapa askar mula ketawa lagi. Nak menunjuk-nunjuk sampai mana, nampaknya dia nak tamatkan pertandingan ni sebagai badut. Hanya Lisa yang tidak ketawa. Nalurinya mengatakan lelaki ini tidak menunjuk-nunjuk. Dia serius dan satu firasat mengerikan melintas di benaknya. Dia mungkin berjaya. Aditya menghembuskan nafas panjang sekali lagi. Derianya setajam hujung jarum. Dia menunggu detik angin berubah arah, detik wap panas memudar, detik kuasa langit dan bumi bersatu. Dan akhirnya, jarinya menarik picu. Bang! Bunyi tembakan kelima berbeza daripada 4 yang sebelumnya. Ia adalah bunyi penamat dan pada masa yang sama permulaan sebuah legenda baru. Peluru itu membelah rintangan udara, meluncur ke hadapan seolah-olah mencabar hukum graviti. Semua mata tertumpu pada skrin paparan. Tiada apa-apa yang berubah. Tiada kesan baru muncul pada sasaran. "Kan dah cakap, tersasar," jerit seorang askar. Tetapi pada saat itu, kamera pemerhati memfokus sepenuhnya dan menayangkan imej di sudut kanan atas sasaran. Dan imej yang terpapar di skrin membuatkan semua orang menggosok mata mereka sekali lagi. Paku kecil yang digunakan untuk memegang sasaran. Kepala paku berkarat itu telah ditembusi tepat di tengah-tengahnya. Padang latihan menjadi sunyi sepi sekali lagi. Tetapi kali ini, ia bukan sekadar keterkejutan. Ia adalah kesunyian yang penuh dengan rasa hormat dan kagum, seolah-olah menyaksikan keajaiban. Ia adalah reaksi mereka yang telah menyaksikan kemahiran yang melampaui batas kemampuan manusia.
Mereka tidak lagi boleh memandang Kapten Aditya sebagai budak Asia muka pucat. Dia telah menjadi suatu entiti di luar pemahaman mereka, seorang legenda yang hidup. Lisa melepaskan senapang di tangannya. Ia jatuh ke tanah dengan bunyi dentingan logam yang bergema. Dia berdiri kaku, merenung imej kepala paku yang ditembusi di skrin. Ia adalah kekalahan mutlak. Tidak, perkataan kalah pun tidak cukup untuk menggambarkan keadaan ini. Dia merasa dirinya begitu bodoh dan menyedihkan, menunjuk-nunjuk kemahiran di hadapan seseorang yang berada di dimensi yang berbeza. Rasa malu yang pedih menjalar ke seluruh tubuhnya. Tetapi di tengah-tengah abu kehinaan itu, sesuatu yang panas dan kuat sedang menyala seperti api. Ia adalah rasa hormat yang tulus dari seorang askar kepada askar yang lain, tanpa sebarang prasangka. Dia perlahan-lahan mengangkat mukanya memandang Kapten Aditya. Dia telah meletakkan senapangnya dan berdiri tegak dengan wajah yang tenang seolah-olah tiada apa yang berlaku. Sikapnya yang tenang dan tidak goyah kini kelihatan agung seperti gunung di mata Lisa. Pada hari itu, di padang latihan di tengah gurun, Lisa telah kehilangan segalanya. Tetapi pada masa yang sama, dia telah memperoleh sesuatu yang paling penting sebagai seorang askar. Selepas pertandingan itu berakhir, suasana di kem latihan berubah secara drastik. Penghinaan yang terang-terangan terhadap Kapten Aditya hilang tanpa jejak, digantikan dengan kesunyian yang janggal, rasa hormat dan pandangan yang bercampur sedikit ketakutan. Apabila Aditya berjalan melintasi askar-askar Amerika, mereka tanpa sedar akan memberi laluan atau menundukkan kepala sedikit apabila bertentang mata. Bagi mereka, Aditya bukan lagi sekadar pegawai pertukaran Asia yang kelihatan lemah, tetapi entiti misteri yang telah menghancurkan akal sihat mereka dan meninggalkan luka yang dalam pada keegoan mereka. Mereka mula berbisik-bisik tentang Aditya, membuat pelbagai andaian tentang unit asalnya di Malaysia dan latihan yang telah dilaluinya untuk memiliki kemahiran menembak sehebat dewa. Ada yang mengatakan dia dari unit pembunuh rahsia, ada pula yang berkhayal bahawa dia mungkin produk projek askar super yang mengubah genetik manusia, dan sikap pendiam Aditya hanya menambahkan lagi misteri pada dirinya. Tetapi orang yang paling banyak berubah ialah Lisa. Dia mengurungkan diri di biliknya selama beberapa hari, tidak menyertai latihan dan makan sendirian. Kebanggaannya hancur berkecai. Dia, yang pernah membuat ramai lelaki sasa tunduk dan mencapai puncak, kini telah kalah teruk di hadapan semua orang dalam bidang yang paling dikuasainya dan di hadapan lawan yang paling dihina-hinanya. Menerima hakikat ini adalah proses yang amat menyakitkan. Setiap malam, imej kejadian hari itu berulang di kepalanya. Pandangan mata Aditya yang tenang ketika dia membaca arah angin, pergerakannya yang semula jadi seperti aliran air dan detik keajaiban pada tembakan terakhir yang mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Semakin difikirkan, semakin sakit dan malu dirasainya. Tetapi pada masa yang sama, jantungnya berdegup kencang. Ia bukan hanya kerana kemarahan. Sebagai seorang askar, dia dikuasai oleh rasa ingin tahu dan keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran. Siapakah dia sebenarnya? Apa yang membuatnya begitu kuat? Setelah berfikir selama beberapa hari, di antara rasa malu dan kagum, Lisa akhirnya membuat keputusan. Bersembunyi seperti ini bukan caranya. Dia mesti menerima kekalahan dan berhadapan dengan puncanya secara terus. Dia keluar dari biliknya dan menuju ke padang latihan. Tujuannya hanya satu, tempat di mana Kapten Aditya berada. Aditya masih menjaga senapangnya di satu sudut padang latihan, seperti biasa. Dia membuka setiap bahagian satu persatu, menyapu minyak dan memasangnya semula dengan teliti, seperti seorang seniman yang menjaga karya agungnya. Baginya senapang bukan sekadar senjata, ia adalah sebahagian daripada tubuhnya yang meluaskan batas kehidupan dan derianya. Apabila Lisa berjalan dan berhenti di hadapannya, askar-askar Amerika yang berada di situ perlahan-lahan beredar. Semua orang menahan nafas, memerhatikan keadaan. Adakah singa betina yang baru sahaja kehilangan maruahnya datang untuk membalas dendam atau sesuatu yang lain akan berlaku? Kapten Aditya. Suara Lisa tidak lagi angkuh seperti dahulu, tetapi bercampur dengan sedikit getaran dan niat yang teguh. Aditya berhenti dan perlahan-lahan mengangkat muka. Matanya masih tenang. Saya ada sesuatu nak cakap.
Aditya memandangnya memberi isyarat agar dia meneruskan. Lisa menarik nafas dalam-dalam. Walaupun ketika berucap di hadapan berpuluh-puluh anak buahnya, dia tidak pernah merasa segementar ini. Tetapi pada saat ini, kerongkongnya terasa kering. Dia mula mengucapkan kata-kata yang telah disediakannya. Tentang pertaruhan hari itu, saya kalah. Kemahiran awak jauh melampaui apa yang saya bayangkan. Walaupun mengakui kekalahan adalah lebih jijik daripada kematian, setelah mengucapkannya, dia merasa lega secara aneh. Dan kata-kata saya, terutamanya tentang hal mengandungkan anak tu. Lisa berhenti seketika. Dia tidak dapat menyebut perkataan itu lagi. Wajahnya merah padam. Ia adalah gangguan seksual, perkauman dan kata-kata yang mencemarkan kehormatan seorang askar. Saya minta maaf dari hati saya. Dia menundukkan kepalanya sedikit sambil memandang tepat ke mata Aditya. Ia adalah permohonan maaf yang tulus. Askar-askar Amerika yang memerhati tergamam. Mereka tidak pernah membayangkan adegan ini di mana Lisa, ratu kem latihan, tunduk kepada seorang pegawai dari Asia. Ia adalah kejadian yang sangat mengejutkan. Aditya memandangnya seketika sebelum kembali menumpukan perhatian pada senapangnya. Dia mengelap laras senapang dengan kain yang dibasahi minyak sambil berkata dengan nada yang tenang, tak perlu minta maaf. Kening Lisa berkerut. Dia tak terima permohonan maaf aku? Maksudnya, sekali maruah dihina, tak akan ada kemaafan. Ketika api kemarahan hendak menyala semula di hatinya, Aditya menyambung. Sebab saya tak pernah ambil hati pun. Apa maksud awak? Kata-kata Kapten Lisa bukan ditujukan kepada saya. Ia hanyalah jeritan yang awak gunakan untuk bercakap dengan kebimbangan dan ketakutan dalam diri awak sendiri. Aditya memasang semula bahagian senapangnya sambil terus bercakap. Suaranya masih tenang, tetapi terselit ketajaman yang seolah-olah dapat menembusi inti segala sesuatu. Awak dikuasai oleh pemikiran yang awak mesti sentiasa menjadi nombor satu. Awak perlu sentiasa membuktikan diri dan menggunakan cara memijak orang lain untuk mengesahkan nilai diri awak. Terutamanya orang Asia seperti saya mungkin mangsa yang baik untuk membuktikan kehebatan awak. Tapi itu bukan kekuatan yang sebenar, sebab orang yang benar-benar kuat tak perlu membuat bising. Dila araga percasa nam watamda araga percas. Kata-katanya seperti pisau tajam yang menghiris jauh ke dalam hati Lisa. Dia merasa seperti ditikam di jantung. Segala kebimbangan dan kompleks rendah diri yang disembunyikannya selama ini terbongkar. Ya, dia sentiasa bimbang. Kerana dia seorang wanita, dia terpaksa berusaha 2-3 kali ganda lebih daripada lelaki. Dan dia terpaksa berhadapan dengan ketakutan bahawa jika dia menunjukkan kelemahan, dia akan diabaikan dan disingkirkan serta-merta. Keangkuhannya hanyalah perisai untuk menyembunyikan ketakutan itu. Lisa tidak dapat berkata apa-apa. Dia bukan sahaja seorang askar yang handal menembak, tetapi juga mempunyai kebolehan untuk melihat jauh ke dalam diri seseorang. Macam mana awak tahu? Tengok mata pun tahu. Aditya mengangkat senapang yang telah siap dipasang. Di medan perang, saya dah lihat macam-macam mata manusia. Mata orang yang hampir mati. Mata yang penuh kegilaan, mata yang ketakutan dan mata orang yang cuba berlagak untuk menyembunyikan ketakutan. Macam awak. Pada saat itu, Lisa sedar bahawa selama ini dia hanyalah seorang kanak-kanak yang cuba berlagak. Tetapi lelaki di hadapannya ini adalah seorang askar sejati yang telah melalui pertempuran yang tidak terkira banyaknya dan berdepan dengan hidup dan mati. Saya nak tanya satu perkara. Tembakan terakhir tu, macam mana awak boleh tembak kepala paku kecil tu? Saya fikir macam mana pun tak dapat jawapan. Ia bukan lagi tahap pengiraan balistik. Itulah soalan yang mengganggu fikirannya selama berhari-hari. Aditya meletakkan senapangnya dan berdiri. Dia berjalan melintasi Lisa sambil berkata dengan suara yang perlahan. Senapang tidak menembak dengan tangan tetapi dengan hati. Dia hanya meninggalkan kata-kata itu dan berjalan kembali ke biliknya. Lisa berdiri kaku seolah-olah terpaku, memandang belakang badannya. Menembak dengan hati, dia masih tidak memahami maksud kata-kata yang seperti teka-teki itu.
Tetapi satu perkara yang dia pasti, dia kini berdiri di hadapan pintu ke dunia baru. Dan satu-satunya kunci untuk membuka pintu itu ada di tangan lelaki bernama Aditya. Sejak hari itu, Lisa tidak lagi memprovokasi atau menghina Aditya. Sebaliknya, dia mula mengikutinya ke mana sahaja, seperti bayang-bayang. Memerhatikannya berlatih, mengamati setiap tindakannya. Di dalam hatinya kini ada matlamat baru untuk mengatasi Kapten Aditya, tetapi ia bukan lagi perasaan ingin menang atau keangkuhan yang songsang. Ia adalah keinginan tulus untuk mencapai kekuatan yang sebenar. Hubungan mereka berdua akan memasuki babak baharu. Kenapakah Kapten Aditya begitu kuat? Persoalan ini terus berlegar di kepala Lisa. Ia bukan sahaja tentang kemahiran menembak yang luar biasa, tetapi juga tentang matanya yang sentiasa tenang, ketenangannya yang tidak goyah walaupun di bawah tekanan paling tinggi dan kebolehannya untuk melihat jauh ke dalam diri seseorang. Semua ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diperoleh melalui latihan biasa. Rasa ingin tahu tentang masa lalunya semakin membuak-buak di hati Lisa. Di malam yang sunyi di gurun, semua orang sedang tidur. Hanya Aditya yang terbaring dengan mata terbuka. Dia cuba melelapkan mata, tetapi serpihan mimpi ngeri yang biasa menghantuinya. Ia adalah kenangan lalu semasa dia masih di grup gerak khas GGK Tentera Darat Malaysia. Imej di kepalanya berubah. Dia berada di hutan tebal di Pergunungan Titiwangsa. Angin sejuk pada waktu subuh menusuk hingga ke tulang. Hutan yang tebal dan cerun yang curam membuatkan setiap langkah amat sukar. Para askar pasukan khas dalam pakaian latihan penuh sedang mendaki bukit dan Aditya yang masih muda berada di kalangan mereka, tangan dan kakinya kebas kerana kesejukan. Fikirannya mula kabur kerana kurang tidur dan kurang makan selama berhari-hari. Ini adalah minggu neraka yang menguji had ketahanan manusia. Suara jeritan jurulatih bergema di telinganya. Sesiapa yang nak menyerah, pergi bunyikan loceng tu. Tapi ingat, sebaik sahaja kau bunyikan loceng tu, kau akan dicop sebagai pengecut seumur hidup. Loceng kekalahan yang diletakkan di hadapan company. Membunyikan loceng itu bermakna bebas daripada penderitaan fizikal, tetapi pada masa yang sama, ia bermakna kematian sebagai seorang askar. Ramai rakan sepasukannya menyerah dan membunyikan loceng. Aditya melihat air mata mereka dan mengetap gigi. Terus berjuang, dia tidak boleh menyerah di sini. Kenangannya beralih ke tempat lain. Di perairan sempadan yang gelap gelita seperti dituang dak kuat, ombak ganas membadai dengan kuat. Dalam latihan penyusupan melalui laut, para askar di atas bot getah kecil sedang menuju ke sasaran musuh dengan senyap. Tiba-tiba, ombak besar membadai sehingga bot terbalik. Pada saat dia hampir ditelan ke dalam kegelapan di bawah laut, dia mencapai pakaian rakannya yang hampir pengsan dan berenang ke permukaan dengan sekuat tenaga. Ketakutan akan kematian menyelubunginya, tetapi dia tidak menyerah. Kita akan kembali tanpa meninggalkan sesiapa pun di belakang. Itulah janji yang dibuat kepada rakan seperjuangannya. Ia bukan sahaja kenangan dari latihan yang kejam, tetapi kenangan berdarah dari misi sebenar juga terukir dalam jiwanya. Di sebuah hutan tebal di kawasan Segitiga Emas, satu misi rahsia untuk menyelamatkan seorang pegawai diplomat yang dijadikan tebusan oleh sindiket dadah. Pasukan Aditya menyusup masuk ke sarang sindiket di bawah kegelapan. Di tengah kesunyian, hanya bunyi degupan jantung mereka yang kedengaran. Akhirnya, isyarat untuk memulakan operasi diberikan dan sarang mereka bertukar menjadi medan pertempuran berdarah dalam sekelip mata. Cahaya dari moncong senapang menyambar dalam kegelapan. Bunyi tembakan memekakkan telinga. Jeritan kesakitan dan bau ubat bedil memenuhi udara. Dia menghapuskan musuh dengan tenang sambil bergerak ke arah tebusan. Ketika sedang menyelamatkan tebusan dan mencari jalan keluar, bunyi tembakan kedengaran dari belakang. Anggota termuda dalam pasukannya menerima peluru untuknya dan rebah. Wajah terakhir juniornya yang tersenyum samar walaupun mulutnya berlumuran darah masih terbayang. Kapten kena selamat balik. Pada hari itu, dia belajar tentang kepedihan, kehilangan rakan seperjuangan buat kali pertama dan menyedari sebab mengapa dia perlu menjadi lebih kuat. Kerana kelemahan bermakna kematian dirinya dan rakan-rakannya. Serpihan kenangan terus menghantuinya.
Kadang-kadang, imej semasa dia menyertai misi pengaman PBB di kawasan perang saudara di Afrika muncul. Mata kosong kanak-kanak yang terpaksa berhadapan dengan kelaparan, penyakit dan keganasan yang tidak berkesudahan. Dia cuba membantu mereka dengan berkongsi makanan dan melindungi sebuah pusat perubatan kecil. Tetapi pada suatu malam, kampung itu bertukar menjadi lautan api akibat serangan pemberontak. Imej orang awam yang tidak berdosa terkorban di hadapan matanya, perasaan tidak berdaya kerana tidak dapat melindungi sesiapa, perlahan-lahan memakan jiwanya. Semua kenangan itu, pengalaman dari latihan dan pertempuran sebenar yang kejam seperti neraka, adalah apa yang membentuknya menjadi Kapten Aditya hari ini. Ketenangannya datang dari berdepan dengan maut berkali-kali. Kebolehannya untuk melihat jauh ke dalam diri seseorang datang dari melihat sisi paling jijik dan paling mulia manusia. Dan kemahiran menembaknya bukan sekadar kemahiran mengenai sasaran, ia adalah kemahiran untuk terus hidup, untuk melindungi rakan seperjuangan, untuk menyelesaikan misi dan yang paling penting, untuk memastikan dirinya terus hidup. Apabila dia berkata menembak dengan hati, ia bukan sekadar kata-kata indah. Ia adalah keseluruhan pengalamannya. Pada saat dia menarik picu, fikirannya akan tertumpu sepenuhnya pada matlamat dan dipenuhi dengan niat yang kuat untuk melindungi apa yang perlu dilindungi. Fikiran yang melayang, emosi, malah ketakutan akan kematian akan hilang sepenuhnya. Dia memasuki keadaan tanpa diri dan pada ketika itu, senapang hanya menjadi alat untuk merealisasikan kehendaknya. Aditya bangun dari katil dan berjalan keluar. Udara malam yang sejuk di gurun menenangkan kepalanya yang panas. Di langit berjuta-juta bintang bersinar seperti permata. Dia mengeluarkan tag nama askar lama dari poketnya dan mengusapnya perlahan. Terukir nama, nombor tentera dan kumpulan darahnya. Dan di sebelahnya tergantung bersama tag nama juniornya yang telah terkorban di hutan tebal. Dia tidak bersendirian. Semangat rakan-rakan seperjuangan yang telah pergi dahulu dan tanggungjawab terhadap orang-orang yang tidak dapat dilindunginya adalah beban yang sentiasa menekan bahunya. Dan ia juga adalah pendorong yang membuatnya terus berlatih dan maju ke hadapan tanpa henti. Jauh di sana, cahaya samar kelihatan dari bilik Lisa. Dia juga mungkin masih belum tidur, fikir Aditya. Dia seorang yang hebat tetapi belum pernah melalui perang sebenar. Kekuatannya ibarat pedang yang ditempa dengan baik di bengkel yang selesa. Tetapi keluli sejati mesti ditempa berulang kali dalam api neraka. Mungkin latihan selepas ini atau pertempuran sebenar yang mungkin akan berlaku di masa depan akan mengajarnya erti kekuatan yang sebenar. Aditya memandang bintang-bintang dengan senyap. Imej neraka masa lalu perlahan-lahan hilang dalam kegelapan. Luka-luka itu tidak akan pernah sembuh. Tetapi kini dia tahu bagaimana untuk hidup dengannya. Dan itulah sumber kekuatannya. Di bilik Lisa, lampu juga masih menyala. Dia terbaring di katil, cuba melelapkan mata, tetapi kata-kata terakhir Aditya masih bergema di kepalanya. Awak cuba berlagak untuk menyembunyikan ketakutan. Kata-kata itu menghiris luka yang paling dalam. Sifatnya yang angkuh dan agresif bukanlah sesuatu yang semula jadi. Ia adalah perisai yang kuat dan tajam yang dibinanya untuk terus hidup. Kenangannya kembali ke zaman ketika dia masih seorang kadet di West Point, Akademi Tentera Darat yang terkenal. Sebagai anak perempuan dari keluarga tentera di mana bapa dan datuknya bersara sebagai jeneral, takdirnya telah ditentukan sejak lahir, tetapi realiti yang dihadapinya tidak seindah itu. Dalam masyarakat yang didominasi oleh lelaki, kadet wanita hanyalah orang luar dan sasaran ejekan. Perempuan nak jadi askar? Baik, pergi belajar memasak di dapur. Kalau perang betul-betul berlaku, kau orang mesti orang pertama yang menangis cari mak. ABN problem in the eye. Kata-kata menghina dan seksis ini menusuk hatinya setiap hari. Malah jurulatih pun tidak mempercayai kebolehan kadet wanita. Jadi dia sedar, untuk terus hidup di sini, dia mesti menjadi 2 kali, tidak 3 kali lebih kuat daripada mereka. Jika dia menunjukkan kelemahan, dia akan dibaham serta-merta. Sejak itu, dia menekan dirinya dengan lebih keras. Rakan-rakan lelakinya berlari 5 kilometer, dia berlari 10 kilometer. Mereka membuat 10 kali angkat palang, dia membuat 20 kali.
Dia bangun awal pagi untuk memulakan latihan dan tinggal di perpustakaan sehingga lewat malam untuk mengkaji taktik. Dia menahan lapar, dahaga dan tidur, menumpukan segalanya pada latihan dan pelajaran. Tubuhnya penuh dengan luka dan lebam, tetapi fikirannya diasah setajam pisau. Dia mula menyerlah. Dia mengatasi lelaki dalam setiap jenis latihan dan keputusan akademiknya sentiasa di tangga teratas. Pandangan orang sekeliling perlahan-lahan berubah. Ejekan bertukar menjadi ketakutan. Pengabaian bertukar menjadi kewaspadaan. Dia belajar bagaimana menggunakan kekerasan untuk menundukkan lelaki. Selepas dia mematahkan lengan seorang rakan lelaki yang pernah menghinanya semasa latihan pertarungan, tiada siapa yang berani mengganggunya lagi. Dia membuktikan kepada semua orang bahawa menjadi wanita tidak bermakna lemah. Malah, dia lebih kuat daripada mereka. Tetapi dalam proses itu, dia kehilangan sesuatu. Senyuman, air mata, empati. Dia fikir emosi manusia adalah lambang kelemahan dan menutup pintu hatinya. Dia menjadi mesin sejuk yang hanya tahu tentang kemenangan dan penyerahan. Gelarannya ialah The Blonde Beast raksasa berambut perang. Selepas tamat pengajian, dia memilih jalan yang lebih sukar. Dia secara sukarela menyertai latihan di Ranger School, pintu masuk untuk menjadi askar pasukan khas. Di sana adalah neraka dunia. Tempat yang menguji had fizikal dan mental manusia dalam keadaan kekurangan tidur, makanan dan rehat. Ramai calon menyerah di pertengahan jalan, tetapi dia mengetap gigi dan berjuang hingga akhir. Dia merangkak dalam lumpur, mengelak ular berbisa dan mendaki gunung selama berhari-hari tanpa tidur. Tetapi yang paling sukar adalah prejudis kerana dia seorang wanita. Jurulatih melayannya lebih kejam daripada yang lain dan rakan-rakan sepasukan menganggapnya sebagai titik lemah pasukan. Mereka sengaja mengetepikannya dari misi penting. Suatu ketika semasa latihan navigasi, rakan sepasukan sengaja memberinya koordinat yang salah untuk membuatnya sesat. Dia terpaksa mencari jalan pulang sendirian di tengah kegelapan. Pada saat dia hampir pingsan kerana kelaparan dan keletihan, dia terduduk bersandar pada sebatang pokok dan menangis. Itulah kali pertama dalam hidupnya dia merasakan kekecewaan dan kesunyian, tetapi dia tidak menyerah. Dia menggunakan gugusan bintang di langit untuk mencari arah, mencari tumbuhan yang boleh dimakan untuk menahan lapar dan berjalan sepanjang malam. Keesokan paginya, apabila dia tiba di destinasi dalam keadaan comot, rakan-rakan sepasukannya tergamam. Selepas kejadian itu, pandangan mereka terhadapnya berubah sepenuhnya. Dia bukan lagi seorang wanita, tetapi seorang rakan seperjuangan yang boleh dipercayai nyawanya. Akhirnya, dia menamatkan latihan dari Ranger School dengan cemerlang dan secara rasmi memakai beret hitam, lambang askar pasukan khas. Selepas itu, dia mengembara ke setiap pelosok dunia yang berkonflik, melaksanakan pelbagai misi berbahaya seperti memerangi keganasan, menyelamatkan tebusan dan membunuh sasaran penting, membuktikan kebolehannya. Namanya menjadi terkenal dan dia mendapat kepercayaan penuh daripada anak buahnya. Tetapi di dalam hatinya ada kekosongan dan kebimbangan yang tidak pernah hilang. Dia bersembunyi di sebalik imej raksasa berambut perang yang diciptanya dan perlahan-lahan kehilangan dirinya yang sebenar. Dia merasa seperti hanya tinggal cengkerang kosong yang perlu sentiasa memijak orang lain dan menunjuk-nunjuk kekuatan untuk merasa selamat. Kapten Aditya telah melihat jauh ke dalam dirinya yang sebenar. Dia dapat merasakan ketakutan dan kelemahan yang cuba disembunyikannya serta-merta. Dan itulah yang membuatnya keliru. Dia merasa seolah-olah tembok kekuatan yang dibinanya sepanjang hidupnya akan runtuh hanya kerana pandangan mata Aditya yang tenang. Lisa bangun dari katil dan membasuh mukanya dengan air sejuk. Imej yang terpantul di cermin adalah wajah yang letih. Mata birunya yang dahulunya penuh dengan keazaman kini kelihatan kusam dan penuh dengan kekeliruan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, adakah jalan yang dilaluinya selama ini betul? Apakah itu kekuatan? Apakah itu seorang askar sejati? Kekuatan yang dikejarnya selama ini adalah kuasa untuk mengawal, kuasa untuk berada di atas orang lain, memerintah dan membuat mereka tunduk. Tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Aditya berbeza. Ia adalah kuasa untuk melindungi. Kuasa untuk melatih diri dalam diam demi melindungi diri sendiri, rakan seperjuangan dan kepercayaan.
kuasa yang membina kepercayaan tanpa perlu membuat bising. Lisa telah membuat keputusan. Sudah tiba masanya untuk meninggalkan cara lama. Sudah tiba masanya untuk menghancurkan cengkerang raksasa berambut perang dan melangkah keluar. Dia ingin belajar erti kekuatan sejati dari Kapten Aditya. Ingin memahami neraka yang pernah dilaluinya dan ingin memahami beban yang dipikulnya. Matahari gurun akan terbit. Lisa memandang matahari terbit yang indah sambil berjanji pada dirinya untuk memulakan hidup baharu. Matanya kembali bersinar dengan keazaman, tetapi kali ini ia bukan keangkuhan seperti dahulu, tetapi kerendahan hati dan keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran. Dia bukan lagi Lisa yang sama. Selepas insiden menembak Kapten Aditya, suasana di kem latihan kembali tenang secara aneh. Askar-askar Amerika tidak lagi berani mencabar Aditya dan Lisa sendiri hanya mampu memerhatikannya dalam diam. Tetapi ketenangan itu ibarat ketenangan sebelum ribut. Semua orang tahu bahawa ini bukan kem percutian, tetapi tempat berkumpulnya para pahlawan terhebat yang bersedia dihantar ke misi sebenar pada bila-bila masa. Akhirnya hari itu tiba. Siren amaran berbunyi nyaring di seluruh kem pada waktu subuh. Semua askar melompat dari katil dan segera mencapai peralatan tempur mereka. Dalam masa kurang dari 5 minit, para askar dalam pakaian tempur penuh telah berkumpul di pusat arahan tempur. Di skrin besar di dalam pusat itu, terpapar peta kawasan yang diambil dari satelit dengan satu titik merah berkelip-kelip di tengah. Colonel Johnson, Komander Latihan Gabungan dari Amerika, memulakan taklimat keadaan. Wajahnya yang dahulunya santai kini tegang. Semua, ini bukan latihan. Ini adalah situasi sebenar. Suara riuh rendah kedengaran di kalangan askar. Menurut risikan, kita telah mengesahkan bahawa Azari, seorang pemimpin penting dan pakar letupan dari organisasi pengganas Al-Ittihad, telah menyusup masuk ke kawasan ini. Kolonel Johnson menggunakan penunjuk laser ke titik merah di skrin. Lokasinya di sini. Sebuah kilang penapisan minyak terbiar di kawasan sempadan. Azari bukan sekadar pengganas biasa, tetapi seorang individu berbahaya yang mahir dalam pembuatan senjata kimia. Kita mendapat maklumat bahawa dia sedang merancang serangan pengganas besar-besaran di sini. Misi kita hanya satu, menyusup masuk ke kilang penapisan minyak sebelum subuh dan menangkap Azari hidup-hidup atau membunuhnya jika dia melawan. Suasana di pusat arahan menjadi dingin seperti ais. Semua orang menyedari kepentingan dan bahaya misi ini. Misi ini akan dijalankan oleh satu pasukan gabungan yang terdiri daripada pahlawan terhebat dari Tentera Darat Amerika Syarikat dan Tentera Darat Malaysia dengan Kapten Lisa sebagai komander pasukan dan Kapten Aditya sebagai timbalan komander. Apabila Kolonel Johnson selesai mengumumkan, semua mata di pusat arahan tertumpu pada Lisa dan Aditya. Askar-askar Amerika menunjukkan riak terkejut. Walaupun mereka mengakui kemahiran Aditya, memberikan jawatan penting seperti timbalan komander kepada seorang pegawai pertukaran dari Asia dan bukannya seorang pegawai Amerika yang berpengalaman adalah satu keputusan yang di luar jangkaan. Lisa juga kelihatan terkejut, tetapi dia menggigit bibirnya dan menerima arahan kolonel itu. "Faham, Tuan?" Kolonel Johnson berbisik kepada Lisa dengan suara yang cukup perlahan untuk didengarinya seorang. "Kapten Lisa, saya percaya gaya kepimpinan awak yang agresif dan ketenangan Kapten Aditya akan saling melengkapi. Hormati keputusannya." Selepas taklimat berakhir, pasukan gabungan yang akan melaksanakan misi itu beredar. Ia terdiri daripada 5 anggota Delta Force termasuk Lisa dari pihak Amerika dan 3 anggota pasukan khas termasuk Aditya dari pihak Malaysia membentuk satu pasukan kecil seramai 9 orang. Mereka membentangkan peta di atas meja dan mula merancang operasi dengan serius. Lisa, sebagai komander pasukan, memulakan perbincangan. Sasaran terdiri daripada 3 bangunan utama. Dari imej satelit, pertahanan luaran nampaknya ketat dengan kamera litar tertutup di mana-mana. Menyerang dari pintu depan adalah sama seperti membunuh diri. Dia menggunakan pen untuk menunjuk pada peta. Rancangan saya ialah kita akan menggunakan helikopter, terjun di luar zon sasaran sejauh 5 km dan menggunakan kegelapan untuk menyusup masuk secara senyap. Pasukan Alpha, saya akan pimpin sendiri, akan masuk melalui saluran pengudaraan di utara.
Pasukan Bravo akan masuk melalui paip pembetungan lama di timur. Serentak, selepas berkumpul di dalam, kita akan menyerbu bilik kawalan utama di mana Azari dijangka berada. Mesti dilakukan dengan senyap dan pantas. Bisen, Hasima. Ia adalah pelan operasi tipikal pasukan khas AS, menggunakan peralatan moden dan kuasa tembakan yang unggul untuk menyerang sasaran dengan pantas dan tegas. Pelan Lisa sempurna seperti dalam buku teks dan semua askar Amerika mengangguk setuju. Tetapi Aditya hanya memandang peta dan imej satelit silih berganti dalam diam. Wajahnya lebih serius dari biasa. Kapten Aditya, ada masalah? Tanya Lisa. Aditya menggelengkan kepala dan menjawab dengan suara yang tenang. Pelan ini terlalu sempurna. Itulah masalahnya. Apa maksud awak? Kening Lisa berkerut. Ada kemungkinan besar ini adalah perangkap yang dipasang oleh musuh menjangkakan kita akan menyerang seperti ini. Mustahil orang seperti Azari mendedahkan lokasinya dengan begitu mudah. Kilang penapisan minyak terletak di kawasan lapang menjadikannya sukar untuk didekati. Di dalamnya pula penuh dengan paip dan jentera yang kompleks yang akan memudahkan kita dikepung. Jika kita menyerbu masuk, mereka akan menutup semua jalan masuk dan keluar dan memerangkap kita. Seorang askar Amerika ketawa mengejek. Awak fikir terlalu banyak, mereka hanyalah pengganas bodoh. Lisa menghalangnya dan bertanya kepada Aditya, jadi apa cadangan awak? Aditya menggunakan pennya untuk menunjuk satu titik di peta. Ia adalah kawasan gurun lapang yang tiada apa-apa, kira-kira 2 kilometer ke timur dari kilang penapisan minyak. Titik yang menarik perhatian saya ialah di sini. Dari analisis imej satelit lama dan data geologi, kawasan ini pernah menjadi tapak cari gali minyak dan terdapat paip minyak bawah tanah yang bersambung seperti sarang labah-labah. Kebanyakannya telah ditutup, tetapi mungkin masih ada satu paip kecemasan yang berfungsi. Ada kemungkinan besar terdapat laluan rahsia yang bersambung dengan bahagian bawah tanah kilang penapisan minyak. Ada bukti. Azari adalah pakar letupan dan kimia. Apabila orang sepertinya memilih tempat persembunyian, perkara paling penting baginya ialah jalan melarikan diri. Paip minyak bawah tanah adalah jalan keluar yang sempurna untuk dia melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Analisis Aditya berani dan bijak, tetapi pada masa yang sama, amat berisiko. Memasuki terowong bawah tanah yang tidak diketahui tanpa sebarang maklumat boleh menyebabkan mereka terkubur hidup-hidup. Lisa berfikir panjang. Dia terpaksa memilih antara pelannya yang sempurna dan pertaruhan berisiko Aditya. Adakah dia akan memilih serangan hadapan seperti dalam buku teks atau menggunakan kaedah yang tidak dijangka untuk memerangkap musuh? Nyawa kesemua 9 anggota pasukan bergantung pada keputusannya. Dia memandang ke dalam mata Aditya, matanya tegas dan penuh keyakinan. Pada saat itu, Lisa teringat insiden menembak hari itu. Ketika semua orang ketawa dan mengatakan ia mustahil, dia telah melihat kemungkinan yang tidak dilihat oleh orang lain dan mengubahnya menjadi kenyataan. Akhirnya, Lisa membuat keputusan. Baiklah, kita akan ikut rancangan awak. Askar-askar Amerika membantah tetapi Lisa menghentikan mereka dengan suara yang tegas. Saya, Kapten Aditya dan seorang peninjau dari setiap negara menjadikan jumlah 4 orang akan menjadi unit pendahulu menyusup masuk melalui paip minyak bawah tanah. Yang lain tunggu di luar dan tunggu isyarat kami. Ini pelan terakhir, tiada bantahan. Dia memutuskan untuk mempertaruhkan segala-galanya, maruahnya, kebanggaannya dan nyawa anak buahnya pada keputusan lelaki bernama Aditya. Pandangan mereka bertaut. Perasaan permusuhan dan persaingan telah hilang. Hanya tinggal kepercayaan yang teguh untuk menjayakan misi. Dua bayangan yang pernah berada di pihak yang berbeza kini bergerak ke arah matlamat yang sama. Masa yang tinggal sebelum operasi bermula adalah 3 jam. Kiraan detik menuju maut telah bermula. Apabila masa operasi semakin hampir, suasana di kem menjadi sangat tegang. Baling-baling helikopter berputar perlahan di tengah kegelapan, bersedia untuk berlepas.
Unit pendahulu seramai 4 orang, termasuk Lisa dan Aditya, sedang memeriksa peralatan mereka buat kali terakhir, gogal pandang malam, senapang dengan peredam bunyi, peralatan komunikasi dan bahan letupan untuk kecemasan. Wajah mereka penuh dengan keazaman. Helikopter itu terbang ke langit malam gurun dengan senyap. Di luar tingkap, hanya bukit pasir yang terbentang sejauh mata memandang. Lisa merasakan jantungnya berdegup lebih laju dari biasa. Walaupun dia telah melalui pertempuran sebenar berkali-kali, ini adalah kali pertama dia menjalankan misi yang mempertaruhkan segalanya pada ketidakpastian. Menyerahkan nasib pasukan kepada keputusan orang lain adalah beban yang amat berat bagi seorang komander. Dia curi-curi memandang Aditya yang duduk di sebelahnya. Dia sedang memejamkan mata, kelihatan seperti sedang bertafakur. Dari mana datangnya ketenangan itu? Apabila tiba di destinasi, helikopter itu terapung beberapa puluh meter di atas tanah. Para askar turun menggunakan tali dengan pantas. Apabila helikopter hilang dalam kegelapan, suasana kembali sunyi. Hanya bunyi nafas mereka dan desiran angin gurun yang kedengaran. Aditya menghidupkan pengesan objek bawah tanah mudah alih. Bunyi bip-bip perlahan kedengaran dalam kegelapan. Dia memeriksa peta sambil berjalan ke hadapan dengan berhati-hati. Lisa dan 2 askar yang lain menjaga belakangnya. "Jumpa," kata Aditya perlahan selepas berjalan seketika. Tempat yang ditunjuknya kelihatan seperti bukit pasir biasa, tetapi jika dilihat dengan teliti, tanah di kawasan itu sedikit mendap dan pasir berkumpul dalam arah yang berbeza dari arah angin. Ia adalah kesan saluran udara yang telah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun sehingga ditelan oleh alam. Para askar segera menggali pasir dengan penyodok. Tidak lama kemudian, sebuah penutup besi berkarat muncul. Apabila penutup itu dibuka, ia mendedahkan satu laluan yang menuju jauh ke dalam kegelapan bersama dengan bau hapak yang keluar. Ia adalah nafas bawah tanah yang telah lama tertidur. Aditya turun terlebih dahulu tanpa teragak-agak, diikuti oleh Lisa dan 2 askar yang lain melompat ke dalam kegelapan. Selepas turun kira-kira 10 meter, kaki mereka menyentuh tanah. Apabila lampu suluh dinyalakan, ia mendedahkan paip-paip lama yang berselirat seperti sarang labah-labah dan rangka besi yang berkarat. Udara di dalam sejuk dan lembap dan bunyi titisan air bergema dengan menyeramkan. Ikut sini, Aditya memimpin jalan sambil memeriksa kompas dan pelan lama silih berganti. Mereka berjalan dalam satu barisan, sentiasa berwaspada dan memeriksa pergerakan satu sama lain. Laluan sempit itu hanya cukup untuk seorang lalu dan air bertakung setinggi buku lali. Ketegangan yang memuncak menyelubungi mereka kerana tidak tahu dari mana musuh akan muncul. Lisa mengikuti belakang Aditya dalam diam. Dia sedar bahawa ini bukanlah tempat di mana peralatan moden atau kuasa tembakan yang unggul berguna. Ini adalah medan perang tradisional di mana satu-satunya senjata adalah deria, naluri dan pengalaman manusia. Dan dalam kegelapan ini, Kapten Aditya kelihatan selesa dan tenang seolah-olah berada di rumah sendiri. Dia dapat merasakan semua perubahan di sekelilingnya, sama ada bunyi, bau atau bahkan aliran udara yang perlahan. Selepas berjalan seketika, Aditya yang berada di hadapan mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk berhenti. Semua orang berhenti. "Ada apa?" bisik Lisa melalui radio. "Shah." Aditya mematikan lampu suluhnya dan menajamkan pendengarannya. Dalam kegelapan, Lisa turut menahan nafas dan menumpukan perhatian untuk mendengar. Pada mulanya, tiada apa-apa yang kedengaran. Tetapi selepas beberapa ketika, apabila telinganya mula biasa dengan kegelapan, dia terdengar bunyi yang sangat perlahan. Bunyi logam bergeser yang berirama dari kejauhan dan suara orang berbual. Mereka ada berdekatan. Jangkaan Aditya betul. Ini bukan sekadar paip minyak terbiar, tetapi laluan rahsia yang digunakan oleh musuh. Jika mereka mengikut pelan Lisa dan menyerbu dari hadapan, mereka pasti sudah dikepung dan dihapuskan. Lisa merasa seram sejuk. Aditya menggunakan isyarat tangan untuk menyusun formasi tempur. Musuh ada 2 orang, mungkin unit peninjau. Mereka merapatkan diri ke dinding dengan senyap dan menunggu musuh mendekat. Bunyi tapak kaki dan suara perbualan musuh semakin dekat.
Akhirnya, 2 orang pengganas muncul di selekoh. Mereka menyandang rifle di bahu sambil berjalan dan berbual tanpa berhati-hati. Tetapi apabila mereka menyedari ada orang lain, sudah terlambat. Aditya dan Lisa meluru keluar dari kegelapan serentak. Aditya menutup mulut seorang daripada mereka dan mematahkan lehernya dalam sekelip mata. Lisa pula menumbangkan seorang lagi dan menikamnya di titik maut dengan pisaunya. Kedua-dua musuh rebah tanpa sempat menjerit. Semuanya berlaku dalam beberapa saat sahaja. Pergerakan mereka berdua sangat sepadan, seolah-olah pasangan yang telah lama berlatih bersama. Lisa tercungap-cungap. Ia adalah perasaan pertempuran sebenar yang telah lama tidak dirasainya. Dia memandang musuh yang baru sahaja ditewaskannya. Wajahnya kelihatan masih muda. Dia merasa bersalah seketika, tetapi cepat-cepat menenangkan dirinya. Ini adalah perang. Jika tidak membunuh, akan dibunuh. Aditya mengambil rifle dan radio musuh. Dia meletakkan radio di telinganya dan cuba mencari frekuensi. Tidak lama kemudian, dia berjaya mendengar komunikasi musuh. Bagaimana keadaan? Ada penceroboh? Tiada masalah. Seekor tikus pun tak ada. Utara dan timur sunyi sepi. Utara dan timur adalah laluan yang dirancang oleh Lisa untuk menyerang pada mulanya. Musuh telah meletakkan kekuatan utama mereka di sana, menunggu mereka. Keputusan Aditya telah menyelamatkan nyawa pasukan sekali lagi. Lisa memandang Aditya. Wajahnya kelihatan tenang dan matanya bersinar walaupun dalam kegelapan. Di dalam hatinya kini bukan sahaja ada rasa hormat tetapi kepercayaan yang mutlak. Jalan. Atas arahan ringkas Aditya, mereka mula bergerak semula. Mereka bukan lagi pasukan yang terbahagi antara askar Amerika atau Malaysia. Mereka adalah satu pasukan yang boleh mempertaruhkan nyawa kepada rakan seperjuangan. Dalam kegelapan dan kematian, mereka adalah satu entiti. Dan misi sebenar mereka di bawah gurun baru sahaja bermula. Selepas berjalan jauh ke dalam terowong bawah tanah, udara yang dahulunya lembap dan sejuk perlahan-lahan menjadi lebih panas dan kering. Terdengar getaran perlahan, seperti bunyi jentera yang sedang beroperasi dari kejauhan. Ini menandakan mereka semakin menghampiri kilang penapisan minyak. Aditya mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk berhenti sekali lagi. Di hujung terowong, terdapat sebuah tangga besi lama yang menuju ke atas. Cahaya samar dan suara orang berbual kelihatan dari celah penutup lurang di atas. Mungkin ini jalan keluar kecemasan yang bersambung dengan bilik kawalan utama, bisik peninjau Amerika. Dia mengeluarkan teropong kecil dan memasukkannya melalui celah penutup lurang dengan berhati-hati. Imej di dalam terpapar pada skrin di pergelangan tangannya dan apa yang mereka lihat sangat mengejutkan. Di dalam bilik kawalan yang luas itu penuh dengan berpuluh-puluh pengganas bersenjata. Mereka sibuk memasang bom dan memindahkan tong-tong bahan kimia yang tidak dikenali. Dan di tengah-tengah seorang lelaki pertengahan umur yang memakai serban hitam sedang memberi arahan. Matanya yang tajam dan badannya yang sasar sepadan dengan gambar Azari dalam fail maklumat. Celaka, ini bukan sekadar tempat persembunyian, ini sarang mereka. Lisa mencarut. Maklumat risikan salah sama sekali. Jumlah musuh jauh lebih banyak daripada yang dijangkakan. Dan unit pendahulu seramai 4 orang tidak mungkin dapat menanganinya. Kena tukar rancangan, undur dulu dan minta bantuan. Belum sempat Lisa menghabiskan ayatnya, Aditya memegang lengannya dan menggelengkan kepala. Dia meletakkan jarinya di bibir sebagai isyarat senyap dan menunjuk ke satu sudut skrin. Lisa melihat ke arah yang ditunjuknya dan menahan nafas. Di satu sudut bilik kawalan, di sebelah beberapa tong gas terdapat sebuah bom masa yang besar terpasang dan pemasa digital berwarna merah sedang mengira detik dengan pantas. 30:07:30 minit. Jika bom itu meletup dalam masa 30 minit, seluruh kilang penapisan minyak dan bahan kimia di dalamnya akan mencetuskan letupan berantai dan memusnahkan kawasan berpuluh-puluh kilometer persegi menjadi padang jarak padang terkukur. Tak cukup masa untuk berundur dan minta bantuan. Sasaran Azari bukan kita. Dia memang berniat untuk meletupkan kilang ini dari awal. Dia sengaja pancing kita ke sini untuk melengahkan masa. Suara Lisa bergetar kerana putus asa. Ini adalah perangkap. Perangkap maut yang dirancang dengan teliti. Apa nak buat?
Dah tak ada jalan lain, gumam peninjau Amerika dengan wajah putus asa. Dan pada saat itu, Aditya memecahkan kesunyian. Tidak, masih ada jalan. Semua mata memandangnya. Matanya tidak dipenuhi keputusasaan, tetapi menyala dengan keazaman yang dingin. Kita kena hentikan bom tu dan hapuskan Azari. Sekarang, di sini, dengan kita berempat. Awak gila ke? Macam mana nak lawan orang seramai itu? Kita tak akan lawan secara berdepan. Kita akan gunakan kelemahan mereka. Aditya menunjuk pada skrin sambil menerangkan rancangannya. Suaranya perlahan dan dingin, tetapi terselit kekuatan yang tidak dapat ditolak. Rancangannya berani, kompleks dan sangat berisiko. Peluang untuk berjaya sangat tipis, tetapi ia adalah satu-satunya harapan yang mereka ada. Azari sedang memberi arahan dari panel kawalan utama. Proses mematikan bom juga mungkin hanya boleh dilakukan dari situ. Saya akan ambil tugas sebagai penembak tepat untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu, Kapten Lisa pimpin pasukan memuzing melalui paip-paip lama tu dan dekati panel kawalan dari belakang. Apabila saya beri isyarat, kita serbu serentak, hapuskan Azari dan matikan bom. Tribun dunia. Awak nak alihkan perhatian mereka seorang diri. Itu sama macam bunuh diri. Sebab itulah saya perlukan awak. Semasa saya melengahkan masa, awak mesti selesaikan misi tanpa sebarang kesilapan, walau sesaat pun. Aditya merenung tajam ke dalam mata Lisa. Pandangannya seolah-olah berkata, "Aku percayakan kau." Lisa tidak dapat membantah lagi. Ini bukan arahan, tetapi janji yang mempertaruhkan nyawa masing-masing. Operasi bermula serta-merta. Aditya membuka sedikit penutup lurang, cukup untuk memasukkan muncung senapangnya. Celah kecil itu adalah satu-satunya medan pertempurannya. Dia menahan nafas dan mula mencari sasaran paling efektif. Komander, pengendali radio, pengendali senjata berat, sasaran penting yang akan mencetuskan kekeliruan dan melumpuhkan sistem arahan musuh. Sementara itu, Lisa memimpin 2 askar yang lain menuju ke laluan pusingan yang ditunjukkan oleh Aditya. Selepas melalui terowong yang gelap dan sempit, mereka menemui paip-paip lama yang berselirat di atas jentera besar. Mereka memanjat ke atas paip dengan senyap dan bergerak ke hadapan dengan berhati-hati agar tidak dilihat oleh musuh yang berada berpuluh-puluh meter di bawah. Ia adalah aksi akrobatik yang mendebarkan. Jika tergelincir sekali, segalanya akan berakhir. Lisa melihat ke bawah. Berpuluh-puluh musuh, bom masa dan Aditya yang terpaksa menghadapi semuanya seorang diri. Dia menggenggam penumbuknya. Mesti berjaya. Akhirnya, apabila tiba di titik buta di belakang panel kawalan, Lisa menghantar isyarat radio kepada Aditya. Sedia. Selepas senyap seketika, suara Aditya kedengaran. 3, 2, 1, neraka bermula sekarang. Sejurus selepas suaranya, cahaya menyambar dari celah penutup lurang. Puffed, bunyi tembakan dengan peredam bunyi kedengaran. Seorang komander pengganas yang sedang berdiri di tengah bilik kawalan, kepalanya meletup dan dia rebah. Serta-merta, bilik kawalan menjadi huru-hara. Ada penembak tepat, musuh menyerang. Jeritan kedengaran serentak dengan pengganas yang mula berlari lintang pukang. Puff, puff, bunyi tembakan berterusan. Peluru Aditya mengenai titik-titik penting musuh dengan tepat. Dia memusnahkan peralatan komunikasi untuk memutuskan hubungan luar dan menembak pengendali senjata berat yang hendak mengambil posisi. Tembakan tepatnya bukan sekadar pembunuhan, ia adalah pembedahan yang jitu untuk melumpuhkan mata, telinga dan otak musuh. Musuh menembak secara membabi buta ke arah penutup lurang dengan marah. Bunyi besi terkoyak bergema serentak dengan serpihan yang berterbangan. Tetapi Aditya tetap tenang, membidik sasaran seterusnya dengan dingin. Sekarang, serang. Atas arahan Lisa, 3 askar melompat turun dari paip dan menyerang musuh dari belakang. Serangan yang tidak dijangka itu memecah belahkan barisan musuh. Bilik kawalan bertukar menjadi medan pertempuran berdarah di mana rakan dan lawan bertarung dalam keadaan kelam kabut. Lisa menuju ke satu-satunya sasarannya, Azari. Dia menggunakan pistol berkembarnya untuk menembak musuh yang menghalang laluannya dengan tepat. Pergerakannya pantas dan berbahaya seperti harimau yang sedang marah.
Dan pada saat dia tiba di hadapan Azari, lelaki itu tersenyum sinis dan menekan satu suis di panel kawalan. Kreng. Bunyi dentuman kuat kedengaran serentak dengan pintu besi yang turun menghalang laluannya. Bodoh, dah terlambat. Suara ejekan Azari kedengaran dari sebalik pintu besi. Pemasa bom hanya tinggal kurang dari 5 minit. Lisa menumbuk pintu besi dengan putus asa. Dan pada ketika itu, bang! Bunyi tembakan kedengaran serentak dengan sistem kunci elektronik pintu besi yang meletup. Aditya. Di tengah-tengah medan pertempuran yang huru-hara, dia dapat mengetahui keadaan Lisa dengan tepat dan membuka jalan untuknya dengan hanya satu das peluru. Lisa menendang pintu yang rosak itu dan masuk. Azari memandangnya dengan riak terkejut. Pada saat pandangan mereka bertaut, semua bunyi di bilik kawalan seolah-olah lenyap, hanya tinggal kesunyian. Dan di tengah-tengah raksasa besi itu, pertarungan terakhir mereka berdua akan bermula. Di dalam bilik kawalan yang pintunya telah roboh, suasana tegang memuncak. Jarak antara Lisa dan Azari hanya beberapa meter. Bunyi tembakan dan jeritan dari luar kedengaran sayup-sayup, seolah-olah dari dunia lain. Hanya bunyi detik saat dari pemasa merah di dinding yang bergema, seperti degupan jantung mereka berdua. Tinggal 4 minit 30 saat. Azari menyembunyikan keterkejutannya di sebalik senyuman jahat. Dia melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh Lisa. Daripada berlari ke panel kawalan untuk menghalang proses mematikan bom, dia sebaliknya mencapai sebotol kaca berisi bahan kimia di sebelahnya. Selangkah lagi, aku akan letupkan benda ni. Di dalamnya ada gas sarin. Kita semua akan cair tanpa tinggal sisa. Kalau nak mati, biar mati sama-sama. Matanya bersinar dengan kegilaan. Dia adalah seorang fanatik yang tidak takut mati. Lisa tidak berani bergerak. Dia perlahan-lahan menurunkan senapangnya dan merenung Azari. Apa yang kau mahu? Apa yang aku mahu ialah huru-hara. Kehancuran tatanan palsu yang dibina oleh imperialis barat macam kau dan memulakan era baru. Bom ini adalah bunga api permulaannya. Ketika dia mengarut, Lisa mengimbas sekeliling bilik kawalan dengan pantas. Jentera yang kompleks, wayar yang berselirat dan sebuah cangkuk kren besar yang tergantung di siling di belakang Azari. Satu rancangan terlintas di fikirannya serta-merta. Peluang untuk berjaya sangat tipis tetapi tiada jalan lain. Kapten Aditya, dengar tak? Bisik Lisa melalui mikrofon kecil di lehernya, hampir tidak menggerakkan bibirnya. Dengar. Bagaimana keadaan? Suara Aditya masih dingin. Dia masih menembak musuh dari celah penutup lurang, memberikan sokongan. Dia jadikan bom sebagai tebusan. Aku akan alihkan perhatiannya. Hanya ada satu peluang untuk menembak. Cangkuk kren di siling bilik kawalan. Tembak kabel yang menahannya. Bahaya. Kalau tersasar, ia akan jatuh atas kepala awak. Aku tahu. Tapi aku percayakan kau. Kau boleh lakukannya. Kesunyian yang menyusul adalah tanda persetujuan. Lisa kembali menumpukan perhatian pada Azari. Tinggal 3 minit. Era baru, apa yang kau buat hanyalah pembunuhan beramai-ramai orang yang tidak bersalah. Tiada revolusi tanpa pengorbanan. Anjing macam kau takkan faham. Tablakan trota, ubi bilia, karakter ni. Lisa perlahan-lahan mendekati Azari seinci demi seinci untuk memastikan pandangannya tetap padanya dan pada masa yang sama memancingnya untuk berada tepat di bawah cangkuk kren. Ya, aku anjing. Anjing pemburu yang tugasnya memburu anjing gila macam kau. Provokasi Lisa membuatkan Azari berang. Dia memegang botol gas beracun dan meluru ke arahnya. Dan pada saat itu, sekarang! Jerit Lisa sambil mengelak ke tepi. Bang! Bunyi tembakan yang nyaring memekakkan telinga. Peluru itu memotong kabel keluli tebal yang menahan cangkuk kren dengan tepat. SKRUEKK. Bunyi besi bergeser yang mengerikan kedengaran serentak dengan cangkuk seberat beratus-ratus kilogram itu jatuh menimpa Azari. Dia rebah ke tanah tanpa sempat menjerit. Botol gas beracun di tangannya jatuh dan pecah. Tetapi Lisa tidak mempunyai masa untuk bergembira. Cecair jernih yang tumpah di lantai sedang meruap menjadi gas beracun. Dia menahan nafas dan berlari ke panel kawalan di mana bom itu terpasang. Tinggal 1 minit 10 saat.
Panel kawalan itu lebih kompleks daripada mana-mana bom yang pernah dilihatnya. Berpuluh-puluh wayar berselirat dan jika salah potong, segalanya akan berakhir. Peluh membasahi dahinya. Dia cuba mengingati teknik mematikan bom yang pernah dipelajarinya, tetapi ketegangan yang memuncak dan kekurangan oksigen membuatkan fikirannya kosong. Celaka! Celaka! Dia mencarut tanpa sedar. Masa semakin suntuk. 30 saat, 29 saat, 28 saat. Kapten Lisa bertenang. Suara Aditya yang cemas kedengaran melalui radio. Di persimpangan wayar merah dan biru, potong wayar kuning di bawahnya. Itu perangkap. Kalau potong wayar lain, ia akan meletup serta-merta. Apa? Macam mana awak tahu? Azari suka meninggalkan tanda tangannya pada bom yang dibuatnya. Saya pernah lihat pelan bom lain yang pernah dibuatnya. Ini gayanya, cepat. Lisa tidak teragak-agak lagi. Dia mempercayai kata-kata Aditya dan dengan tangan yang terketar-ketar, dia mengambil pemotong wayar dan memotong wayar kuning. Klik. Pemasa merah yang tadinya mengira detik dengan laju terhenti pada angka 7. Lisa terduduk di lantai, tercungap-cungap. Badannya lemah longlai. Dia selamat. Tidak, dia telah menyelamatkan semua orang. Pada ketika itu, bunyi tembakan di luar bilik kawalan reda. Lisa memaksa dirinya untuk bangun dan berjalan keluar. Bilik kawalan penuh dengan pemandangan yang mengerikan. Mayat musuh bergelimpangan. Mereka yang masih hidup telah meletakkan senjata dan menyerah diri. Askar Malaysia dan Amerika sedang menahan mereka. Dan di tengah-tengah, Kapten Aditya berdiri. Dia telah keluar dari lurang sedang mengelap asap dari muncung senapangnya. Di sekelilingnya berpuluh-puluh kelongsong peluru bertaburan. Dia seorang diri, dari sebuah celah kecil, telah menahan berpuluh-puluh musuh. Pandangan mereka bertaut. Mata biru Lisa bergetar, dipenuhi rasa lega, kagum dan perasaan yang terlalu kompleks untuk digambarkan. Aditya mengangguk kepadanya dengan tenang. Itu sudah cukup. Ia adalah komunikasi antara dua orang yang lebih mendalam daripada beribu-ribu perkataan. Tidak lama kemudian, helikopter sokongan tiba di atas kilang penapisan minyak. Keadaan telah terkawal. Mereka telah memenangi pertempuran selama 10 minit di tengah-tengah raksasa besi itu. Tetapi harga kemenangan ini tidaklah murah. Askar yang cedera dan mayat musuh adalah bukti pertempuran sengit malam itu. Walaupun misi berjaya, suasana di kem apabila mereka kembali adalah sunyi. Tiada sorakan kemenangan. Askar yang cedera dibawa ke bilik rawatan. Yang lain duduk berehat dengan keletihan masih dalam pakaian tempur yang berbau darah dan ubat bedil. Mereka telah kembali dari ambang maut bersama-sama dan hakikat ini telah mewujudkan satu ikatan yang kuat di antara mereka. Terutamanya cara askar-askar Amerika memandang Kapten Aditya telah berubah sepenuhnya dari rasa kagum menjadi kepercayaan mutlak. Mereka tahu nyawa mereka telah diselamatkan oleh kemahiran menembak tepatnya yang luar biasa dan pertimbangannya yang dingin. Ada yang mengucapkan terima kasih dalam bahasa Melayu yang pelat. Aditya hanya mengangguk dalam diam. Lisa duduk di satu sudut bilik rawatan, menerima rawatan untuk luka serpihan di lengannya. Walaupun ia adalah luka pertempuran, adrenalin membuatkannya tidak merasa sakit. Apa yang lebih menyeksanya adalah trauma mental. Imej pemasa bom, ancaman gas beracun dan detik dia terpaksa membunuh musuh dengan tangannya sendiri terus berulang di kepalanya. Inilah perang sebenar. Realiti kejam tentang hidup dan mati yang tidak dapat dibandingkan dengan latihan. Selepas selesai dirawat, Lisa tidak kembali ke biliknya tetapi naik ke menara pemerhati di satu sudut kem. Itu adalah tempat kegemarannya apabila fikirannya buntu. Dia mahu menenangkan fikirannya dengan angin sejuk. Apabila tiba di atas, dia mendapati sudah ada orang di sana, Kapten Aditya. Dia sedang bersandar pada pagar, memandang ufuk gurun yang gelap. Di tangannya, dia memegang tag nama askar yang lama. Lisa berjalan dan berdiri di sebelahnya dalam diam. Kesunyian menyelubungi mereka seketika. Hanya bunyi angin gurun yang bertiup. Lisa yang pertama memecahkan kesunyian. Saya patut berterima kasih kan malam ni sebab awak kami semua selamat. Aditya menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari ufuk. Bukan saya seorang. Tanpa keberanian Kapten Lisa, ia mustahil. Keberanian?
Saya cuma takut. Depan bom tu, fikiran saya kosong. Kalau bukan sebab suara awak. Lisa tidak menghabiskan ayatnya seolah-olah ketakutan itu kembali. Ini adalah kali pertama dia mengakui kelemahannya secara terbuka. Aditya perlahan-lahan memandangnya. Matanya yang dalam bersinar dalam kegelapan. Rasa takut itu normal. Keberanian sejati bukan tentang tidak merasa takut, tetapi tentang terus maju ke hadapan walaupun takut. Dan hari ini awak telah membuktikannya. Kata-kata pujukan ringkasnya sedikit sebanyak melegakan Lisa. Dia memandang tag nama di tangan Aditya dan bertanya, ada apa-apa yang istimewa dengan tag tu? Aditya teragak-agak seketika sebelum menunjukkan tag nama itu kepadanya. 2 keping tag, 1 miliknya dan 1 lagi terukir nama yang tidak dikenali. Ini milik junior saya yang terkorban dalam misi. Saya tak dapat lindungi dia. Suaranya terselit kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Lisa dapat meneka luka yang ada dalam masa lalunya. Dia juga sedang bergelut dengan kegelapan yang sama sepertinya, atau mungkin lebih teruk. Saya pun pernah kehilangan kawan. Lisa menceritakan kenangannya semasa latihan ranger dan kesakitan kehilangan rakan seperjuangan dalam pertempuran sebenar pertamanya. Buat pertama kalinya, dia menanggalkan perisai keangkuhannya dan mendedahkan wajahnya yang penuh dengan parut. Mereka berdua berkongsi luka masing-masing dalam diam. Walaupun bangsa, jantina dan latar belakang berbeza, kesakitan kehilangan yang dihadapi sebagai seorang askar adalah sama. Mereka bukan lagi saingan, tetapi rakan seperjuangan, satu-satunya orang yang boleh berkongsi kesakitan dan memahami luka satu sama lain. Kenapa awak jadi askar? Tanya Lisa. Sebab nak melindungi. Lindungi keluarga, negara dan orang biasa macam saya supaya mereka tak perlu hadapi kesakitan perang. Itulah satu-satunya sebab saya pegang senapang. Jawapannya ringkas tetapi sangat berkesan. Selama ini Lisa tidak pernah berfikir secara mendalam mengapa dia menjadi askar. Dia hanya mengikut harapan keluarganya dan berlari ke hadapan dengan keinginan untuk mengalahkan lelaki. Setelah mendengar kata-kata Aditya, dia sedar betapa kosongnya kekuatan yang dikejarnya selama ini. Saya tak tahu untuk apa saya berjuang. Suara Lisa bergetar kerana kasihan pada dirinya sendiri. Aditya berpaling menghadapnya dan menunjuk ke dadanya. Jawapannya tak jauh. Sebab kenapa jantung awak berdegup? Perasaan pada saat awak sanggup mempertaruhkan nyawa untuk selamatkan kawan? Itulah jawapan awak. Awak dah tahu. Kata-katanya membuatkan Lisa teringat detik terakhir di bilik kawalan. Keinginan untuk membantu rakan, kemarahan terhadap ketidakadilan. Ia adalah naluri dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia sedar dia juga mempunyai sesuatu yang ingin dilindungi. Malam semakin larut. Kem di bawah mula kembali normal, tetapi perbualan di menara pemerhati malam itu telah mengubah hubungan mereka berdua sepenuhnya. Mereka saling menyembuhkan luka dan melihat kembali diri mereka melalui kehadiran satu sama lain. Di medan perang yang penuh dengan abu, 2 jiwa telah berkomunikasi secara mendalam. Angin sejuk gurun tidak lagi terasa sunyi. Kejadian selepas ini diringkaskan untuk menjadikan cerita lebih padat. Pasukan gabungan yang berjaya menghapuskan Azari dan menghentikan serangan pengganas di kilang penapisan minyak kembali ke kem sebagai wira. Tetapi misi mereka belum berakhir. Mereka perlu memburu dalang di sebalik Azari. Pasukan analisis data yang memeriksa telefon satelit dan komputer riba Azari melaporkan berita tergempar. Sebelum mati, Azari telah menghantar mesej yang disulitkan kepada organisasi atasannya. Walaupun mesej itu tidak dapat dinyahkot, lokasi penghantarannya dapat dikesan di sebuah kawasan pergunungan di seberang sempadan. Azari hanyalah ekor. Masih ada kepala yang bersembunyi, kata Colonel Johnson dengan wajah yang lebih tegang. Dia mengarahkan pembentukan pasukan pemburu serta-merta. Misi kali ini adalah untuk mencari sarang musuh dan, jika boleh, menangkap atau menghapuskan ketua mereka. Ia adalah misi yang sangat berbahaya dan sensitif kerana perlu menyeberangi sempadan. Jawatan komander pasukan pemburu diberikan kepada Lisa secara sebulat suara dan di sisinya sudah tentu Kapten Aditya. Tiada siapa yang membantah gandengan mereka lagi.
Dari misi sebelumnya, mereka telah menjadi pasangan legenda. 6 lagi anggota pakar peninjauan, penyusupan dan pemusnahan terbaik dari kedua-dua negara dipilih, menjadikan jumlah 8 orang yang akan menuju ke sarang musuh. Di bawah kegelapan, sasaran mereka adalah kawasan pergunungan berbatu yang terpencil di sempadan. Helikopter tidak dapat mendarat, jadi mereka terpaksa menggunakan kenderaan darat sejauh berpuluh-puluh kilometer sebelum menyusup masuk dengan berjalan kaki. Mereka menaiki 2 buah trak tentera lama menuju ke jalan gurun yang terbentang luas. Cuaca nampak tak baik, gumam askar Amerika yang memandu sambil memandang keluar. Langit gelap dan angin semakin kencang, tanda-tanda ribut pasir akan datang. Kita kena sampai ke pintu masuk lembah sebelum ribut. Laju lagi, kata Lisa sambil melihat peta. Trak itu memecut sehingga enjinnya berbunyi bising. Tetapi pergerakan mereka telah dikesan oleh musuh. Ketika mereka hendak melalui satu laluan sempit di antara lembah, cahaya menyambar dari atas bukit di kedua-dua belah pihak. Serang hendap, semua keluar dari trak. Atas arahan Lisa, para askar melompat keluar dan berlindung di sebalik batu-batu besar. Sebutir peluru RPG mengenai trak sehingga meletup dengan kuat. Dalam sekelip mata, satu-satunya kenderaan mereka menjadi besi buruk yang terbakar. Hujan peluru turun mencurah-curah. Musuh lebih ramai dan mempunyai kelebihan dari segi kedudukan. Jika begini, mereka pasti akan dikepung dan dihapuskan. Ikut sini, cari jalan keluar. Jerit Aditya sambil memimpin jalan. Dia menemui satu laluan sempit yang menuju ke celah batu di mana peluru musuh tidak dapat sampai. Para askar saling melindungi sambil mengikutinya, tetapi musuh terus mengejar tanpa henti. Dan yang lebih teruk, ribut pasir akhirnya tiba. Langit bertukar menjadi kuning dan butiran pasir tebal bertiup kencang seperti taufan. Pandangan menjadi kabur, komunikasi terputus. Jangan berpecah, sentiasa periksa kedudukan masing-masing. Jerit Lisa, tetapi suaranya ditelan oleh bunyi ribut. Lebih malang lagi, gegaran dari pertempuran menyebabkan beberapa batu runtuh memisahkan pasukan kepada 2 kumpulan. Lisa, Aditya dan seorang pengendali radio Amerika terpisah dari yang lain. Celaka, Lisa cuba menghubungi rakan sepasukan melalui radio tetapi hanya kedengaran bunyi statik. Di tengah ribut pasir, mereka terpencil sepenuhnya dan bunyi tapak kaki pengejar semakin dekat. Tak boleh duduk diam, kena cari tempat perlindungan dulu. Aditya memegang lengan Lisa. Mereka meredah ribut pasir tanpa dapat melihat apa-apa di hadapan. Selepas seketika, mereka menemui sebuah gua kecil di bawah tebing. Ketiga-tiga mereka yang keletihan masuk berlindung. Di dalam gua gelap, tetapi sekurang-kurangnya mereka dapat berlindung dari ribut pasir yang ganas. Ketiga-tiga mereka tercungap-cungap. Walaupun mereka pahlawan terhebat, apabila berhadapan dengan alam yang tidak menentu dan kejaran musuh, mereka hanyalah manusia biasa. Apa jadi dengan yang lain? Tanya pengendali radio dengan suara cemas. Lisa tidak dapat menjawab. Dia merasa bersalah sebagai komander kerana meletakkan pasukannya dalam bahaya. Pada ketika itu, Aditya mengeluarkan botol airnya dan menghulurkannya kepada Lisa. Minum. Ini belum berakhir. Suaranya tegas seperti batu karang. Lisa minum air dan cuba bertenang. Apa nak buat? Komunikasi terputus. Kita terpencil. Musuh pasti akan cari kita. Ribut ini mungkin peluang kita, kata Aditya sambil memandang ke arah tirai pasir kuning di luar gua. Matanya seolah-olah melihat sesuatu di sebalik ribut. Musuh fikir kita akan bersembunyi macam ni. Tunggu ribut reda baru mula mencari. Tapi kita kena buat sesuatu yang mereka tak jangka. Apa dia? Kita akan masuk ke dalam ribut. Kata-kata Aditya mengejutkan Lisa dan pengendali radio. Memasuki ribut pasir yang buta adalah sama seperti membunuh diri. Gila ke? Nak mati sesat? Tidak. Kita akan cari jalan. Ribut ini akan buat musuh tak nampak dan tak dapat jejak kita. Dan kita ada ini. Aditya mengeluarkan sebuah kompas kecil dan peta lama dari bajunya. Dalam keadaan di mana GPS tidak berfungsi, ia adalah satu-satunya alat yang boleh mereka harapkan. Kita boleh guna arah angin dan bentuk muka bumi untuk menganggar jarak walaupun dalam ribut.
Sementara musuh bersembunyi, kita akan serang terus ke pusat mereka. Krisis adalah peluang. Rancangannya gila, tetapi ia adalah pilihan yang paling logik. Daripada duduk menunggu mati, lebih baik mencabar kemustahilan. Lisa telah membuat keputusan. Dia tidak teragak-agak lagi. Dia memutuskan untuk mempercayai lelaki bernama Aditya. Baiklah, ikut cakap awak. Kita akan menjadi ribut itu sendiri. Ketiga-tiga mereka mengikat diri dengan tali agar tidak terpisah dan melangkah masuk ke dalam neraka ribut pasir sekali lagi. Ia bukan lagi pelarian, tetapi permulaan pemburuan paling berbahaya menuju ke jantung musuh. Nasib mereka kini bergantung pada keganasan alam dan keazaman mereka sendiri. Ribut pasir mengamuk seolah-olah mahu menelan segalanya. Mereka tidak dapat membuka mata dan telinga mereka hanya dipenuhi bunyi angin yang memekakkan. Setiap langkah terasa berat. Ketiga-tiga mereka hanya bergantung pada tali yang mengikat mereka dan mengikut arah yang ditunjukkan oleh Aditya dalam diam. Perasaan tentang masa hilang. Entah berapa lama mereka telah berjalan dan ke mana mereka akan pergi. Tenaga habis, bibir kering merekah. Pengendali radio hampir pengsan dan Lisa yang kuat juga mula merasa pening. Fikiran untuk menyerah berbisik di telinga seperti syaitan. Dan setiap kali Aditya yang menarik mereka kembali, dia memimpin dengan tabah seperti pokok besar yang berakar umbi dalam ribut. Dia berkongsi titisan air terakhirnya dengan rakan-rakannya dan memapah pengendali radio yang hampir rebah. Keazamannya seolah-olah disalurkan melalui tali kepada dua yang lain. Dan selepas masa yang terasa seperti selamanya, seolah-olah satu keajaiban, angin mula reda. Tirai pasir kuning yang menyelubungi langit perlahan-lahan hilang, mendedahkan langit kelabu. Akhirnya mereka berjaya melepasi neraka ribut pasir. Ketiga-tiga mereka terduduk di atas tanah, badan penuh dengan peluh dan pasir, tetapi senyuman lega terukir di wajah mereka. Kita berjaya! Kita berjaya! Jerit pengendali radio seperti kanak-kanak. Lisa juga tersenyum samar di wajahnya yang letih. Gurun pasir selepas ribut reda menjadi sunyi sepi seperti dunia lain. Tempat mereka berdiri adalah sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh batu-batu besar. Dan di hadapan mereka, satu pemandangan yang luar biasa muncul. Di tengah-tengah lembah terdapat sebuah pangkalan rahsia pengganas, kelihatan seperti bayangan maya. Ia adalah kem sementara yang dibina secara ala kadar dengan kemah dan kain penyamaran untuk berlindung dari ribut. Jumpa, itulah sarang mereka, bisik Lisa. Jangkaan Aditya tepat. Mereka telah mereda ribut pasir dan tiba di jantung musuh. Musuh di kem masih kelihatan kelam kabut selepas ribut. Pertahanan longgar dan kebanyakan askar telah meletakkan senjata dan sedang berehat. Ini adalah peluang keemasan mereka. Apa nak buat kalau kita bertiga serbu sama macam bunuh diri, kata pengendali radio. Tak perlu serbu. Matlamat kita adalah untuk dapatkan maklumat tentang rancangan mereka. Aditya menunjuk ke arah khemah terbesar di kem yang mungkin tempat para komander berkumpul. Saya akan menyusup masuk seorang diri untuk dapatkan maklumat. Kamu berdua tunggu di sini, awasi keadaan. Kalau saya tak kembali dalam 30 minit, lupakan segalanya dan lari serta-merta. Ini arahan. Tak boleh. Bahaya, bantah Lisa. Ini cara paling efektif yang kita ada. Walaupun saya ditangkap, kamu berdua mesti selamat kembali untuk sampaikan maklumat ini kepada markas. Mata Aditya tegas. Tiada ruang untuk bantahan. Dia menanggalkan pakaian tempurnya dan menukar kepada pakaian lusuh yang kelihatan seperti penduduk tempatan yang dijumpainya semasa dalam ribut. Kemudian dia hilang dalam kegelapan dengan senyap. Lisa hanya mampu memandang belakang badannya yang perlahan-lahan hilang dengan hati yang risau. 30 minit penantian itu terasa seperti 30 tahun. Lisa tidak henti-henti melihat jam tangannya. Setiap saat yang berlalu, hatinya terasa seperti terbakar. Kalau dia tidak kembali, apa yang harus dilakukan? Ikut arahannya, tinggalkan dia dan lari. Dia tahu dia tidak boleh berbuat demikian. Dan apabila masa hampir tamat, satu bayangan samar muncul dalam kegelapan. Aditya. Dia kembali dengan selamat. Di tangannya ada sekeping kad memori kecil.
Semua rancangan mereka ada di sini. Mereka merancang serangan pengganas dengan senjata kimia serentak di beberapa bandar besar di Eropah. Maklumat yang diperolehinya jauh melampaui jangkaan. Lisa merasa lega dan seram sejuk pada masa yang sama. Cepat, kita pergi dari sini. Ketika mereka hendak berpaling, siapa tu? Satu jeritan nyaring kedengaran serentak dengan cahaya lampu suluh yang menyuluh ke arah mereka. Mereka telah dikesan oleh peronda musuh. Celaka, lari. Ketiga-tiga mereka berlari sekuat hati. Hujan peluru datang dari belakang dan siren amaran berbunyi di seluruh kem. Musuh telah sedar. Mereka berlari ke kawasan berbatu. Tetapi dalam perjalanan, pengendali radio ditembak di kaki dan rebah. "Pergi dulu, tinggalkan aku," jeritnya. Lisa teragak-agak, tetapi Aditya tanpa berfikir panjang terus memikul pengendali radio itu di bahunya dan terus berlari. Jika bukan kerana kekuatannya yang luar biasa, ia mustahil. Musuh terus mengejar tanpa henti. Akhirnya, mereka terkepung di jalan mati di sebuah lembah sempit dikelilingi oleh tebing curam. Keadaan yang terdesak nampaknya dah tamat. Lisa tersenyum putus asa sambil mengetatkan pegangan pada senapangnya. Dia bersedia untuk berjuang hingga mati. Pada ketika itu, Aditya memegang tangannya. Tangannya hangat dan kuat. Belum tamat. Dia menunjuk ke arah tebing di atas mereka. Tebing yang curam dan menakutkan. Kita kena panjat. Mustahil. Tak ada peralatan. Macam mana nak panjat dengan tangan kosong? Aditya menggunakan tali kasut, tali pinggang dan sisa tali yang ada untuk membuat peralatan memanjat sementara. Dia mula memanjat tebing terlebih dahulu dengan kepantasan dan kemahiran yang luar biasa. Dia adalah pakar yang telah melalui latihan memanjat tebing yang kejam di unit pasukan khas. Dia naik dahulu dan menurunkan tali. Lisa kemudian menarik pengendali radio yang cedera ke atas. Di tengah-tengah hujan peluru yang mengenai batu di sekeliling mereka, mereka berjaya memanjat tebing dengan ajaib. Apabila melihat ke bawah, musuh hanya mampu menghentak kaki dengan geram. Mereka selamat. Malam menjelang, ketiga-tiga mereka yang keletihan bersembunyi di celah batu untuk berehat. Di langit, ribut pasir telah berlalu, hanya tinggal berjuta-juta bintang yang berkelipan. Ia adalah langit malam paling indah yang pernah mereka lihat. Lisa memandang Aditya yang terbaring di sebelahnya, memandang langit. Dia sekali lagi telah mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Dia berkata perlahan, "Hari ini kalau bukan sebab awak, kami semua dah mati. Saya tak tahu dah berapa kali awak selamatkan nyawa saya. Kita satu pasukan, saling membantu itu biasa." Tak, ini bukan lagi biasa. Lisa tidak tahu apa lagi yang hendak dikatakan. Hatinya penuh dengan rasa terima kasih, kagum dan perasaan yang lebih kompleks daripada itu. "Kalau kita berjaya balik," Lisa bersuara. "Kalau semua ni dah selesai, jom makan malam. Hutang saya pada awak dah terlalu banyak." Aditya memandangnya dan tersenyum samar. Itulah senyuman tulus pertama yang ditunjukkannya. "Baiklah, tapi awak kena belanja stik paling sedap di negara awak." Mereka berdua saling berpandangan dan ketawa kecil. Ia adalah janji antara dua orang di bawah langit malam yang berbintang di gurun. Selepas melalui krisis hidup dan mati bersama, hubungan mereka telah berkembang jauh melampaui rakan seperjuangan. Walaupun perasaan itu belum dapat ditakrifkan, kedua-duanya merasa bahawa satu sama lain telah menjadi seseorang yang istimewa. Selepas semalaman tidak tidur di atas tebing, subuh menjelang dan ketiga-tiga mereka mula bergerak semula. Mereka masih mempunyai misi penting untuk menghantar kad memori yang mengandungi rancangan pengganas kepada markas. Perjalanan melalui kawasan pergunungan yang terpencil sambil memapah pengendali radio yang cedera adalah perjalanan yang sangat menyeksakan. Makanan dan air hampir habis. Mereka terpaksa bersembunyi dari pencarian musuh selama beberapa hari, hanya bergerak pada waktu malam dan bersembunyi pada waktu siang. Mereka menangkap ular dan kalajengking untuk dimakan dan minum embun di celah batu untuk menghilangkan dahaga. Ia adalah masa yang menguji had kemampuan manusia untuk terus hidup. Bagi Lisa, kesakitan mental lebih menyeksakan daripada kesakitan fizikal.
Kebimbangan tentang nasib rakan sepasukan yang lain dan tekanan untuk menjayakan misi sentiasa menghimpitnya. Dan setiap kali Aditya akan berada di sisinya dalam diam. Dia tidak banyak bercakap tetapi kehadirannya sahaja sudah menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Dia menggunakan bentuk muka bumi untuk mencari tempat persembunyian, mengenal pasti tumbuhan yang boleh dimakan dan menggunakan sepenuhnya kemahiran ikhtiar hidup dari pasukan khas. Tanpa dia, mereka sudah lama menjadi sebahagian dari gurun. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bukit lapang di kawasan sempadan. Jauh di sana, sebuah pesawat peninjau tentera sedang berlega di langit menghantar isyarat yang telah dipersetujui. Ia adalah isyarat meminta bantuan. Mereka selamat. Pada saat dia melangkah masuk ke helikopter penyelamat, Lisa pengsan. Pertarungan selama berhari-hari telah menghabiskan semua tenaganya, fizikal dan mental. Dan imej terakhir yang dilihatnya sebelum pengsan adalah lengan Aditya yang kuat sedang mendukungnya dan pandangan matanya yang penuh kerisauan. Selepas seketika, Lisa merasakan kelembutan katil dan membuka matanya. Ini adalah bilik rawatan. Terdapat tiub IV di lengannya. Apabila dia menoleh ke tepi, dia melihat Aditya duduk di kerusi di sebelah katil, menjaganya. "Berapa lama saya tidur?" Suaranya serak. 2 hari penuh. Doktor kata awak mengalami dehidrasi dan keletihan yang teruk. Macam mana dengan yang lain? Kad memory? Semua selamat. Semasa awak pengsan, pasukan yang lain berjaya mereda ribut dan sampai ke titik pertemuan. Dan maklumat yang awak lindungi dengan nyawa awak telah membantu kita menghentikan serangan pengganas terburuk dalam sejarah Eropah. Lisa menghembuskan nafas lega. Pengorbanan mereka tidak sia-sia. Beberapa hari kemudian, selepas Lisa dan Aditya pulih sepenuhnya, mereka dipanggil untuk bertemu Colonel Johnson. Apabila masuk ke pejabatnya, mereka memberi tabik hormat. "Kerana kamu berdua, kita telah menyelamatkan berjuta-juta nyawa. Sebagai penghargaan atas jasa kamu dalam misi ini, saya akan mencadangkan nama kamu untuk menerima pingat keberanian khas dari kerajaan kedua-dua negara. Saya sangat berbangga dengan kamu." Walaupun menerima pujian, riak wajah mereka tidak kelihatan gembira. Misi ini telah membuatkan mereka melihat dan melalui terlalu banyak perkara. Selepas kembali ke kem, mereka disambut sebagai wira. Tetapi daripada menyertai majlis kerajaan yang bising, mereka memilih untuk pergi ke padang latihan yang sunyi, tempat di mana mereka pertama kali bertemu dan bertanding. Di padang menembak yang disinari cahaya matahari senja, mereka berdua berdiri bersebelahan dalam diam, memandang sasaran 1000 meter di kejauhan, tempat di mana segalanya bermula. "Rasa pelik kan? Baru beberapa minggu lepas, tapi rasa macam dah lama," kata Lisa. "Sebab kita semua dah berubah," jawab Aditya. "Ya, mereka telah berubah. Lisa bukan lagi raksasa berambut perang yang angkuh. Dia telah belajar bahawa kekuatan sejati bukan datang dari penguasaan, tetapi dari tanggungjawab. Aditya juga telah berubah. Dia yang dahulunya memikul segalanya sendirian telah belajar bagaimana untuk berjuang bersama orang lain melalui pasangannya, Lisa." "Pertaruhan dulu tu masih sah ke?" tanya Lisa sambil bergurau. Dia merujuk kepada cabaran memalukan di mana dia akan mengandungkan anak Aditya. Aditya ketawa kecil dan menggelengkan kepala. "Nampaknya awak dah kalah dalam pertaruhan tu. Sebab awak tak dapat kalahkan saya." "Apa? Saya kalah?" Lisa membesarkan matanya. "Awak cuba untuk kalahkan saya, tapi akhirnya awak kalah pada prejudis dan keangkuhan dalam diri awak sendiri. Dan dari kekalahan itu awak menjadi lebih kuat. Jadi akhirnya mungkin itu kemenangan awak." Kata-katanya membuatkan Lisa berfikir sejenak sebelum tersenyum ceria. Dia betul. Dia kalah dan pada masa yang sama dia menang. "Pandai juga awak bercakap. Baiklah, saya mengaku kalah. Jadi saya kena belanja makan. Awak tak lupakan pasal steak, kan?" "Tentu saja." Mereka berdua saling berpandangan dan ketawa. Ia adalah senyuman sebagai seorang lelaki dan seorang wanita, bukan lagi sebagai askar. Angin senja yang bertiup melintasi gurun seolah-olah membersihkan luka dan abu perang dan menandakan permulaan yang baru. Kepulangan mereka bukan penamat, tetapi permulaan babak baru yang akan bermula. Latihan bersama secara rasminya tamat dan kontingen dari setiap negara mula bersiap untuk pulang.
Kem latihan menjadi sibuk, tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, terdapat suasana perpisahan dan ikatan persahabatan antara rakan seperjuangan yang telah melalui kesukaran bersama, menggantikan perasaan persaingan pada mulanya. Askar-askar Amerika melawat bilik askar Malaysia untuk mengambil gambar kenangan dan mengucapkan selamat tinggal dalam bahasa Melayu yang pelat. Dan pusat perhatian sentiasa Lisa dan Aditya. Walaupun bangsa dan bahasa berbeza, ikatan yang terjalin kerana pernah mempertaruhkan nyawa bersama adalah lebih kuat daripada sebarang tembok. Pada malam terakhir sebelum pulang, Lisa berjumpa Aditya. Dia ingin menunaikan janjinya. Malam ni awak lapang. Saya dengar ada restoran tempatan yang suasananya bagus dekat kem. Aditya mengangguk dalam diam. Mereka berdua menukar pakaian seragam kepada pakaian kasual dan berjalan keluar dari kem. Ia adalah perasaan yang baru tetapi menyegarkan. Ini adalah kali pertama mereka bertemu sebagai seorang lelaki dan wanita biasa, bukan sebagai askar. Restoran itu dihias ala oasis di tengah gurun dengan cahaya malap dan muzik perlahan. Mereka memilih tempat duduk di tepi tingkap di mana mereka dapat melihat matahari terbenam yang indah di gurun. Tak sangka ada restoran macam ni di sini, kata Lisa dengan kagum. Di medan perang pun masih ada bunga yang boleh mekar, jawab Aditya. Makanan dihidangkan. Mereka berdua melagakan gelas wain di atas hidangan stik. Nak minum untuk apa? Tanya Lisa. Untuk kita yang selamat kembali. Kata-kata Aditya membuatkan mereka berdua terdiam seketika. Walaupun mereka sedang ketawa bersama, di sebalik senyuman itu, terdapat banyak krisis hidup dan mati yang telah mereka lalui bersama. Semasa makan, mereka berbual tentang perkara-perkara remeh yang tidak pernah dibualkan sebelum ini, tentang keluarga, kampung halaman dan angan-angan jika tidak menjadi askar. Lisa menunjukkan sisi hangat dan kelakarnya yang tersembunyi di sebalik imej komander yang dingin dan Aditya menunjukkan sisi sensitif dan mendalamnya yang tersembunyi di sebalik imej askar yang pendiam. Semakin mereka mengenali satu sama lain, semakin mereka merasa tertarik. Kalau dah balik nanti, mungkin kita tak akan jumpa lagi, kan? Suara Lisa terselit nada sedih. Dengan kerjaya sebagai askar, tidak tahu bila dan di mana mereka akan dipindahkan. Pertemuan ini mungkin yang terakhir. Dunia ini lebih kecil dari yang kita sangka. Aditya memujuknya. Selepas makan, malam semakin larut. Di langit, berjuta-juta bintang berkelipan seolah-olah akan jatuh. Mereka berdua berjalan pulang ke kem dengan perlahan. Sebenarnya, masa pertama kali jumpa awak, Lisa bersuara, saya rasa awak sangat menjengkelkan. Tak bercakap, muka tak ada perasaan. Tak tahu apa yang awak fikir. Cuma seorang lelaki Asia yang saya anggap mangsa yang baik untuk membuktikan kehebatan saya. Dia mengaku perasaan pertamanya terhadap Aditya secara jujur. Saya pula bila pandang awak, saya fikir awak seorang yang kuat tetapi kesunyian, kata Aditya pula dengan ringkas. Seorang yang menggunakan duri tajam sebagai perisai supaya tiada siapa nampak sisi lemah awak. Mereka berdua berhenti berjalan dan saling berhadapan di bawah cahaya bulan. Rambut perang Lisa bersinar keperakan dan mata Aditya yang dalam berkilauan seolah-olah menyimpan semua bintang di langit. Selepas jumpa awak, banyak perkara berubah, kata Lisa perlahan. Apa itu kekuatan sejati, untuk apa saya berjuang? Sekarang saya dah mula faham. Terima kasih Aditya. Saya pun banyak belajar dari awak, Lisa. Suasana di antara mereka berubah secara aneh. Bukan lagi sebagai komander dan timbalan atau rakan seperjuangan, tetapi sebagai seorang lelaki dan seorang wanita yang saling memandang. Lisa tanpa sedar melangkah lebih dekat dan mencium pipi Aditya dengan lembut. Aditya berdiri kaku, kelihatan terkejut, tetapi tidak menolak. Ini bukan untuk langsaikan hutang, cuma sebab saya nak, kata Lisa sambil mukanya merah padam. Itulah kali pertama dalam hidupnya dia menunjukkan reaksi malu. Aditya memandangnya dengan pandangan yang lembut dan perlahan-lahan memegang tangannya. Tangannya hangat dan kuat. Mereka berdua berpegangan tangan dan berjalan pulang ke kem dalam diam. Walaupun tidak banyak bercakap, mereka saling memahami lebih daripada sesiapa pun. Malam terakhir di gurun akan berlalu.
Walaupun esok mereka akan berpisah, mereka tahu kenangan dan perasaan malam ini akan terus bersinar seperti bintang di hati mereka selamanya. Keesokan paginya, kem latihan dipenuhi suasana perpisahan. Askar Amerika dan Malaysia saling menepuk bahu dan berpelukan untuk mengucapkan selamat tinggal. Ikatan persahabatan yang terjalin kerana berpeluh dan berjuang bersama selama beberapa minggu telah melangkaui sempadan. Lisa mengucapkan selamat tinggal kepada askar-askar Malaysia yang akan pulang, seorang demi seorang. Akhirnya dia berdiri di hadapan Aditya. Walaupun dikelilingi oleh rakan sepasukan, pada saat itu, dunia seolah-olah hanya milik mereka berdua. Jaga diri, kata Lisa terlebih dahulu. Suaranya cuba dikuatkan, tetapi matanya merah. Awak pun sama, jawab Aditya ringkas. Apa lagi yang hendak dikatakan? Terlalu banyak perasaan yang terbuku di dada tetapi tidak terluah. Mereka hanya mampu saling memandang dalam diam. Pada ketika itu, Aditya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari bajunya dan menghulurkannya kepada Lisa. Apa ni? Bukalah. Apabila Lisa membuka kotak itu, dia mendapati ada sekeping kelongsong peluru di dalamnya. Tetapi ia bukan kelongsong biasa. Ia adalah kelongsong dari tembakan terakhir Aditya dalam pertandingan mereka. Kelongsong yang telah mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Kenapa bagi saya? Awak mengajar saya untuk belajar dari kekalahan. Ini adalah cenderahati yang membuktikan pertumbuhan awak. Setiap kali awak sesat dan keliru, pandang kelongsong ni dan ingat betapa kuatnya awak. Lisa menggenggam kelongsong itu dengan erat. Rasa hangat menjalar di dadanya. Dia mengangkat muka memandang Aditya. Matanya penuh dengan galakan dan kepercayaan yang mendalam. Saya tak ada apa-apa nak bagi awak. Saya dah terima. Saya dah jumpa pasangan terbaik, iaitu awak. Agerang inturi semanya akaramina en mina agaramina akaramina akaramina agaramina en mina agaramina agaramina akaramina en mina akaramina 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 en mina agaramina agaramina akaramina 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 agramina akaramina en mina akaramina agramina akaramina agaramina. Siren memanggil untuk menaiki helikopter berbunyi. Masa untuk berpisah telah tiba. Aditya memberi tabik hormat kepada Lisa dan Lisa membalasnya. Ia adalah tanda hormat dan selamat tinggal sebagai seorang askar. Aditya berpaling dan berjalan menaiki helikopter. Lisa berdiri kaku sehingga belakang badannya hilang di dalam helikopter. Helikopter itu terbang ke udara dengan bunyi yang kuat. Lisa memandang helikopter yang semakin menjauh dengan ribut pasir kecil yang berpusar di bawahnya sambil menggenggam kelongsong di tangannya dengan lebih erat. Air mata mengalir di pipinya, tetapi dia tidak menangis. Kerana dia tahu ini bukan perpisahan yang menyedihkan, tetapi satu permulaan yang baru. Beberapa bulan kemudian, Lisa menerima tugasan baru di Pentagon, Kementerian Pertahanan di Washington. Dia dilantik sebagai ketua sebuah jabatan baru yang bertanggungjawab ke atas penyelarasan dan operasi bersama antara pasukan khas di seluruh dunia. Ia adalah kenaikan pangkat yang di luar jangkaan hasil daripada kebolehan dan pengalamannya. Ketika dia sedang meneliti dokumen di pejabatnya, pembantunya masuk dan melaporkan, "Kapten, ini senarai nama pegawai perhubungan yang dihantar dari markas sekutu di rantau Asia. Dia rinti ABS address in Ingaya area Alaru." Lisa mengambil dokumen itu tanpa banyak berfikir, tetapi apabila melihat nama di bahagian atas senarai, dia menahan nafas. Pegawai Pertukaran Grup Gerak Khas GGK Tentera Darat Malaysia, Mejar Aditya Surya. Di sebelah namanya, terdapat sekeping gambar pasport yang kelihatan biasa tetapi lebih matang. Senyuman ceria terukir di wajah Lisa. Dia memandang keluar tingkap ke arah langit biru. Hubungan mereka yang bermula di ufuk gurun, kini akan menuju ke ufuk yang baru. Mereka akan bertemu lagi, mungkin terpaksa berjuang bersama sebagai pasangan di medan perang yang berbahaya sekali lagi. Tetapi kini, dia tidak takut. Kerana dia tahu apabila mereka bersama, mereka adalah yang terkuat. Lisa mengambil kelongsong peluru yang diletakkan di atas mejanya. Kelongsong yang pernah bersinar di bawah matahari gurun itu kini bersinar seperti simbol harapan, menandakan permulaan yang baru. Kisah mereka baru sahaja memulakan babak kedua.